Assalamualaikum and welcome back to OMG Podcast. We are at 8 milligram episode. So today, K? Yes, OMG, 1 milligram. Small dose, but just enough for you to take. Hari ni kita tak berdua lagi, Jad. So I'm very happy that we finally managed to secure someone untuk join our podcast. Susah sebenarnya as a doctor ke, someone yang dalam healthcare ke, memang susah nak dapatkan kita plan nak panggil ex top manager KKM. Yang tu boleh actually, cuma kita pun time constraint juga. But we will one day kita akan panggil, maybe for the opening of New Year next year. By the way, kita shooting for the last untuk 2025. So yes, this is the last. Happy holiday to everyone. Happy holiday. Yes, and welcoming a new year, hopefully. New year, new spirit, new fortune, new wealth. Semua benda lah, insyaAllah. Semoga rezeki lebih murah untuk kita juga, untuk OMG. Semoga lebih banyak sponsor, insyaAllah. Dan juga rezeki untuk TSL, our sponsor. TSL, Jad. Okay. TSL, terima kasih. Selama ni has been sponsored. Aku rasa bukan selama ni, dia selama ni terpaksa sponsor. Dah berapa episod dah disponsor? 7. Satu dia mengajuk. Satu mengajuk. Betul. Satu dia mengajuk. Ya. So TSL, the Scrub Lab. The Scrub Lab. Design for the grind, style for the shine. So you tengok kita pakai baju warna hitam hari ni. Walaupun we know the fact that it's gonna be a bit gloomy, betul lah. Tapi that's why kita nak buat baju hitam je, sebab kita nak featurekan bukan kita kali ni. Kita nak featurekan guest kita. So macam mana kita boleh dapat guest ni, Ki? Okay, Jad. Sebenarnya let me walk you all through dengan ada satu comment actually we received from YouTube. I think this is during our 6 milligram. Masa tu, if you guys can still remember and relate, ada session dengan Dr. Wafi. Our cardiologist, clinical cardiologist. Clinical. Nak kena mention clinical cardiologist sebab belum full fledged lagi. Okay, sorry Wafi. By the way, this is the comment from someone. Hi OMG, hi, thank you. I would like to suggest that maybe you can invite current medical students. Sebab memang kita kan suka roasting medical student, kutuk-kutuk Gen Z, janji kan. And then dia kata, boleh tak kita nak invite current medical students from IPTA atau IPTS or even from overseas. It will be interesting and delighted to compare what medical school is like in different settings, and you could also compare it with your own time in medical school, like the previous episode. Thanks. Okay, we really value this feedback, and in fact because of that, Bajat, apa kita buat? So apa yang berlaku lepas dapat je text tu, I text K, I cakap K, on tak on? Dia kata why not? So kita teruslah text kita punya English not so tall tu. Pneumonia tu. Kan? Dr. Wafi, I need medical student. Since you are lecturer, boleh tak dapatkan someone? Dia pun really cooperative sebab dia nak masuk lagi. Aku dengar dia kata, boleh tak I join together dengan my student? Cakap tak boleh lah. Kita nak kutuk kau. Mana boleh? Tak boleh lah. Medical student bila dia lecturer, they are not themselves. Betul. They are not themselves. Dia jadi tiba-tiba je pijak semua tak mati. Kalau tidak, dia pijak lecturer tu mati. Tiba-tiba tak dijawab. Selalu top block apa? Top block. Okay. So Wafi shared a contact, and then I text this person, and then alhamdulillah everything smooth. Alhamdulillah. Then kita dapat featured him today in our studio. So everybody, let's welcome. Nama siapa? Zul katanya. Zul, bukan Zul Lipin ni. Okay, we give the room and the platform to Zul to introduce yourself. Just a bit on your, a bit sikit lah apa yang you nak the audience to know about you yourself. Okay, Zul. Okay, terima kasih. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih kerana atas jemputan ni. Kau macam terima award. Grammy. Tengok dia Oscar. Aduh. Belum. Mesti dulu. Bagilah. Honor. Okay. Zul. Zul. Okay. Nama diberi Muhammad Zul Hakimi. Okay, tak apa. Nama? Muhammad Zul Hakimi bin Muhammad Samsul. Nama boleh panggil Zul. Okay, nama panggil Zul. Asal Shah Alam. Shah Alam. Asasi dulu dekat asasi UiTM Dengkil. Sekarang belajar dekat UPM, Universiti Putra Malaysia. Tahun berapa dah? Sekarang tahun 5. Oh, final year. So, when is your thesis? Exam Final. Pro exam. InsyaAllah bulan 10. Lama lagi. Lambat lagi. Baru masuk lah. Baru start tahun 5. Baru start tahun 5. Ada masa nak extend lah. Aduh. Pernah extend? Kita tak boleh berlekehkan orang yang extend. Tengok kawan kita kena extend tu. Dah jadi kena tapi tak apa, we'll deep dive later on the extension part. Okay, why UPM? Soalan sebabnya aku duk dengar tadi kan, asasi UiTM. Tak sedar diri. Dah dapat asasi UiTM, dah ajar dia, tak nak masuk UiTM. Why UPM? Kenapa UPM? Kenapa UPM?
Dia sebab asasi UiTM kita, saya boleh kata memang Muslim Melayu semua. Okay. So kalau ada pun mix macam Sabah Sarawak. Ya, Bumi Putra. Bumi Putra lah. So saya pilih UPM saya rasa sebab nak Mixture of mixture races. lah. At least jumpa lah kaum lain. That's a good intention. Kenapa tak pilih UM? UM lagi banyak mixture. Saya memang awal-awal saya dah memang Reject. nekat tak nak UM lah daripada awal lagi. Daripada habis SPM saya tak nak high sangat competition. Saya macam dulu saya fikir nak masuk UiTM je. Tapi once dah masuk asasi UiTM tu better campur-campur sikit. Yelah, kot. nak multiple ni lah. Dia cerita dia kau power kat UiTM lah. Kalau kau UiTM kau top student. Sekejap. Asasi buat apa dapat? Alhamdulillah lah for flash. Kau jangan riak juga. Aduh. Yang penting top student. Sebab kalau kau duduk kat UiTM, mungkin dia jadi top student dia bosan. Betul. Tapi kalau kau duduk UM pula, kau terkalah pula. ASN ya. Ini macam ada dengki. Maksudnya nak jadi jago kampung. Dia Tak, duduk tapi kat situ. maksudnya dia dapat 4 flat. Jangan plan. Kau pun dah jadi penyakit wafi. Sorry. 4 flat. Ah. And dia boleh pilih mana-mana universiti, tapi he played his game, dia pilih UPM. Betul. Ke korang isi yang borang UPU dan Kami memang asasi kan ada dua. UM dengan Asasi UiTM UiTM. yang boleh isi balik UPU. Yes. okay. Macam matrix lah. So ada 3 competition lah. Matrix, UiTM, dengan UM. UM. Dengan UM, sorry. So dulu, semua tu dulu ada asasi UKM. Ya, dah tak ada dah. dua ada. Tapi UKM just dalam universiti dia je lah. Kalau dia nak pilih dia punya degree. So saya memang ambil UiTM je nak senang kan. For the first place. Sebab memang keluarga saya Oh, dah pilih dah UiTM? untuk asasi. Oh, asasi. Family saya memang cakap memang ramai semua UiTM lah. Cakap je lah sebab senang dekat Shah Alam. Betul. Betul. Tapi kampus dia dekat Shah Alam. Campus dia sekarang kat Dengkil. Dengkil. Oh, dia ni asasi. Tapi still dekat pun Shah Alam dengan Dengkil pun. Betul. Okay. So saya pilih tu and then pilih habis asasi dapat 4 flat tu. Sebab memang dengan niat nak masuk asasi tu nak ambil medik. Itulah dia. Tapi sebelum nak ambil medik tu pun sebenarnya saya nak jadi cikgu. Cikgu medik lah. Tak. Jadi cikgu. Itu Nak yang masuk IPG. Itu yang nama diberi tu. Itu dia skema. Kau dulu debater juga ke? Tak. Sebab selalu debater je nama diberi ni. Itulah aku tercabar. Tercabar aku. Okay, so tu kisah dia. Itu kisah dia. Lepas tu saya pilih lah UPM as my first choice. But why not UKM? UKM. Sebab UKM pun is a mixture. Saya letak juga. kat UKM. Okay. Saya first UPM, second UiTM, third UKM, fourth Uniza. Uniza. Oh, Uniza. Kenapa Sebab itu je soalan yang dia. ada. Ada lain, ada USM ada. Kau tak nak pilih pula. Saya tak nak Kelantan. Kelantan je tak nak. Saya ada darah Kelantan. Tiba. Mana aku. Nampak tak? Tapi betul lah. Takut jawab. Kau tengok producer dah gelak. Aku rasa orang Kelantan tu. Kau jangan main-main dengan producer. Saya gitu. Okay. Alright, so tapi yang aku tertarik ialah buat medik tu antara intention siapa? You ke parents? Oh, memang intention saya lah. Oh, memang you. That's great actually sebab coming from you consider Gen Z lah sebab you lahir tahun 2001. 2021. So 2021 pula 2001. 2001 kan. So you are considered macam the late Gen Z yang macam sepatutnya Gen Z kan you all tahu kan you all ni selalu digelar apa? Demanding. Lepas tu always ada nak expectation. Oh, yang marah sangat. Janganlah. Kesian. Yang abang make up ni. Kenapa aku marah ni cuma tapi you know kan orang kan selalu macam even our friend Makno pun cakap kan Gen Z ni kadang-kadang is too complicated to manage. Lepas tu diorang ada expectation, ada demand diorang and they always like to don't want people to make decision for them. Dia tak suka. So I think this is the reason why aku rasa Zul dia ada some sort of like intrigue factor untuk biar aku pilih sendiri. Tapi I'm quite surprised you still wanted to do medicine lah despite all this hype. Jap. Waktu you decide medicine tu tahun bila? SPM Lepas SPM. Maknanya Lepas result SPM sebenarnya saya tak adalah gila nak masuk medik sebenarnya. Kawan yang ajak. Laki perempuan? Tak apa, Laki. Oh, ingat perempuan. Tapi laki pun bias kan? Aduh, bukan. Tapi kisah dia kawan tu biasalah kalau kita sekolah macam ada member yang power bio. Yang macam kita kalau kat sekolah mesti panggil dia cikgu doktor. Power bio dah panggil doktor Biasa. Kan jangan macam-macam nanti jadi menteri dia. Tapi bila dia ajak tu Sekolah mana ni Zul?
Alamak, kena ni lah. Alah tak salah tu. Tak salah Kau pun. jangan ingat kita orang tak SBP tau. Kita orang buat SBP tau. Saya sekolah Smart Gajang. Ui, sebab gajah. Alhamdulillah. Ustaz. Padahal semalam Jumat lama tadi. Atau lambat. Okay. Dia macam Melayu tu. So daripada situ kawan saya ajar masuk asasi. Standard masuk sekali. Ya betul lah. Yelah, Okay. Lepas tu masing-masing bila kat asasi tu dah Split. nak apply lah. Memang nak masuk medik. Tapi ada yang tak lepas. Pointer tak okey. So member kau yang ajak kau tu jadi Tak doktor lepas. tak? Allah. Nak jadikan cerita. I see. So Bawa saya harapan pun dia lah. layan je lah. Family okay. saya pun memang cakap tak apa lah. Proceed je lah jadi doktor. Which is okay. Okay. Okay, right. Okay. Kiranya awal lah you boleh decide dapat that pencerahan untuk buat medicine tu. Ya. It's not even selepas dapat 4 flat. Ya. Dia SPM. But I think yang orang dah dapat 4 flat ni because maybe kan some people macam zaman kita dulu pun bila kita habis SPM some people were selected pergi overseas terus. Betul. Macam kita pergi matric je. Betul. Kan? Kita pergi matric. Matric is another avenue for us to show boleh tak kita carry subject science, subject fizik ke apa semua tu kan. Tapi SPM dah A dah. Cuma tak dapat peluang nak pergi overseas lah konon kan. Nak belajar apa orang kata famous kan. betul, Popular feeling kan. Tapi bila kita buat matrix kita do another chance. Tapi mungkin masa zaman tu dia rasa during his time dia dah nampak dah apa dia nak buat kan. So cuma dalam family you ada orang yang jadi doktor ataupun anyone? Ada. Saya punya sepupu. Not your immediate family members lah. Ya. Okay, alright. So dalam keluarga you are the first lah. Lebih kurang Potential. lah. Consider. Selalu macam tu lah. Selalu macam tu lah. Nanti mak akan cakap nanti mak senang ambil ubat. Begitulah. Kena minta dah. Kena minta prescription. Tapi kalau mak pun tak nak ikut macam mana? Nak dahaka ni. Mak dengar sikit lah. Wan Shah Alam ikut macam tu. General sangat. Kau tak baik. Okay, alright. So macam mana Okay, so bila you dah masuk kan medical school, I believe a lot of medical school sama je. First 3 years belajar ala-ala teori, and then sikit-sikit sentuh clinical. Subsequently 4th year and final year you go into full clinical mode. Betul tak? Yes. So bila you dekat teori ni, ada tak along the way, kan you kata you pernah macam kena apa extend Saya extend. ataupun kena ada field paper, receipt Sangkut paper lah, kan? Pernah tak you sebenarnya rasa forget it lah, maybe I shouldn't do medical or something? Pernah tak? Pernah. Saya tak adalah rasa macam tu. Okay. Cuma saya rasa macam macam ni medik. Sebab bukanlah saya nak kata saya power. Okay. Tapi daripada sekolah, contoh kita sekolah asrama. Yelah, you basically high achiever punya orang kan? Tak adalah high achiever. Contoh tiba-tiba baik. Dia macam nak riak tapi tak nak riak. contohlah, kita ambil konsep asrama lah. Asrama. Kalau abang dulu asrama ke? Ya. Dia SPP, aku MRSM. Okay. Jujur lah, Form 1 sampai Form 3 kita serius tak belajar? Macam main-main Tapi aku serius weh. Kau serius? Serius sebab aku memang Tak, actually aku top in the class weh. Power. Aku tak perform sangat. Waktu SPM tak perform. Aku consider high achiever lah sebab aku takut weh bawa result yang teruk jumpa mak aku. I see. Mak Cikgu, mak kau cikgu. Because my mom was a teacher. And then your side? Saya style saya memang Form 1 sampai Form 4 memang hauk lah. Hauk. Memang barai. Memang orang kata macam tu je. Tahu kalau tengok result tu dekat whiteboard kan, list Tengok bawah je lah. Batch tu cari yang kertas ketiga ke 70. Satu batch kan ada 1.5. Okey lah, tengah-tengah. So Average lah. So Form 5 tu baru saya macam nampak Serious. saya serius. Trial pun paling tinggi 7. Saya ambil 11. 11. Yalah, sekolah agama So ada dapat bahasa 11 Arab lah. semua kan. Alhamdulillah. Oi, power siul. Dia lagi power dari kita. Power daripada kita ni. Kita tak sampai, kita 9 je. Full lah tu 9. Dahsyat kau Alhamdulillah. Tapi apa daripada tadi? Yalah, pernah tak rasa yang you feel that Okay, menyesal so ke bila atau apa tiba-tiba lepas tu SPM Alhamdulillah straight. Lepas tu asasi for flat. Lepas tu masuk medical school first year ke? CD fail. same one tu saya fail. Uish. Apa anatomi No, saya fail biochem. Biochem dia dry. Sebab dia dry dan dia terlalu technical tau. You belajar benda-benda Tapi technical. sebenarnya biochem tu saya minat. Oh, minat? Sebenarnya biochem ni dia mudah kalau kau hafal lah. Ya, Kau tahu. Macam mana boleh fail? Saya terlampau Overconfident. Overconfident betul. Saya ingat Kau lagi pandai daripada lecturer lah. bukan macam tu. Ini alah senang sangat ni. Tak payahlah bukan soalan gagau kau jawab ya. Kita ingat kan dia tanya sikit-sikit je. Detail betul dia tanya. Oh, detail Maksudnya kalau glycolysis kan, dia tanya enzim tu okey lagi. Dia tanya intermediate dia sekali, byproduct dia apa. Saya Allah. Tapi waktu kau masuk med school, ada tak pernah set nak jadi top student juga? Tak ada. Oh tak Tak ada. Memang nak survive I think kan Jad, everyone even including myself kan, bila kita masuk medical student ni, you are considered masa tu lah kan,
cream of the cream. People always cakap medical ni you are the cream of the cream. You dah lah for flat straight A ke ataupun highest achiever dalam sekolah you, and then you are selected dalam medical in the program. Maksudnya you ni memang yang Yelah, kita ni dimomokkan terpandai antara yang terpandai lah macam terpaling jugalah. Terpaling jugalah, riak jugalah, riak sikit kan. Tapi bila kau masuk, you are not the only one cream. Kau faham tak? Because semua orang adalah kat situ is the cream and the icing. Siapa yang boleh duduk as a cherry top tu? So bila kau duduk kat situ, semua orang pandai, semua orang compete in the same intellectual. Bila kau buat jawapan yang sama but you cannot perform, you akan ada some demoralization tau. Actually first semester pun I do feel a bit disheartened lah. Ada yang subjek kita tak dapat nak A. I remember masa kita buat tajuk, if you remember, membrane receptor. Yalah, membrane receptor. Drugs kan. Drugs. Everyone fail. Almost everyone dapat D and the highest masa tu Syuk C. So we were just like macam kau medical ni, semua orang pandai-pandai tapi paling tinggi C. So just imagine masa tu, that made you realise lah you shouldn't compete. Medical asal kau pass. Cuma I have a different point of view lah. For me, because in my situation, dia punya effort tu banyak dah letak dekat matrix. Untuk dapat 4 flat. Dah penat dah kat situ. And I rasa macam I nak relax lah. I nak relax kat med school. I tak nak jadi best student sebab best student require consistent hustling. Betul. So kita nak relax. Tapi relax tu tak naklah fail. Betul. Kita nak pass tapi relax. Betul. Tapi aku rasa lagi satu pun senior-senior kita pun cakap juga. Dia kata korang tak payahlah nak excel sangat. Bukannya ada kelas pertama, kelas kedua pun. Betul. Ijazah perubatan. No. Ijazah perubatan is about pass or fail saja. Tapi pointer ada dalam kita punya transcription. Kita tak medical. ada. Ada. Kalau kau tengok UKM tu, ada satu tulis dekat pointer. transkrip Tapi tak di war-warkan lah. Waktu graduate, you ni sama ada first class, second class. Tak ada. We don't have. Tapi kalau you're best student, you akan dapat gold medal. Yelah, Farin Farin lah. Okay. Oh, cerita pasal kita pula. Kita nak. Okay. Tak apa. Alright. Tadi dia kata compare zaman dulu zaman sekarang. So tapi itulah kita nak more focus on you because sekarang ni student, I rasa I personally think that medical student ke engineering student ke when you are in the current zaman ataupun generation, you all ada perspektif yang different tau. Cara you belajar pun tak sama dengan if you want to compare 10-20 tahun lepas. Takkan sama je. Dulu kita belajar dengan projector lagi kat matrik. Now kita belajar pun whiteboard tu kalau tunjuk slide tu pun memang power dah pakai slide. But you all dah tak dah. Slide tu is something yang easy peasy. You memang akan buat slide on a daily basis. Kita tak. Kita bila ada presentation je baru gagal nak buat. We are still with paper and pen. You all memang exposed kepada the technical, media, social media. So you all boleh dapat exposure lagi banyak. Do you think that now belajar medical dengan ada this instrument make life easier? Do you think that? Ya, saya rasa memang memudahkan lah. Contoh macam iPad. Kalau kita dulu, tak tahulah zaman kita lecture notes kan, nak kena print. Saya dulu sukalah print. Kita nak buat notes kan, nak cari conteng. Lepas tu sekarang ni kita dah ada iPad. So just airdrop je. Notes. Contoh ada lecture notes saya. Itu memanglah kita dah dapat daripada sini-sini punya lecture note. Lecturer ni lebih kurang je kan. So dapat lecture notes. So airdrop je lah. Airdrop je lah. So tapi kalau dia pakai Samsung, teardrop. Baru nak cakap kau. Teardrop. Itu yang jadi peer pressure tu. Oh, itu yang peer pressure tu. Itu yang semua jadi beli iPad tu. I see. Oh, ni lah cerita Wafi ni. Semua pakai iPad ni. Student. Semua Yahudi lah. Tapi the challenges tu ada ke? Challenges. You kata expectation yang you feel biochem tu. Saya what was the reason? Overconfident. And then but during that time banyak tak yang masa fail tu saya juga? COVID kan. Saya batch COVID. Kami online. Kami exam online. Kamera sini satu, belakang satu. Proctored kita panggil. Proctored. My master pun in proctored punya version. Dia tak nak tengok you ni lah. Dia any movement more than berapa kali movement major considered kau disqualified from the exam. Lagi strict ni. Masters macam tu. You boleh pergi toilet lah. Boleh sebenarnya. Tapi tak benar pula sebab dia main masa. Okay, dia ada time. Lepas tu before exam akan tunjuk dulu surrounding. Contoh kat dinding ada note je suruh cabut. To the extent lah. Yalah, that's how dulu norma baru lah. Exam norma baru. So saya fail masa tu. How is it? Tak tahu cakap apa. Tapi for someone yang perform all this while saya down lah. Tapi family jadi lagi pelik lah. Kenapa macam ni? Kenapa? Yalah diorang sama ni tengok saya alhamdulillah okey je, tak ada masalah. Tiba-tiba masuk medik fail. Kenapa? Dah lah medik ni kita mana ada grade. B, C. Dia pass fail. Pass fail je lah. Betul. Nak bagi tahu mak ayah pun fail. Macam tu je lah. So but how you get up from there?
Sebab bila fail tu maksudnya you kena resit lah paper, betul tak? Kena receipt. Ah. Lepas tu receipt pun fail. Lepas tu kena receipt extend. pun fail. Oh, so you extend for first year? Yes. Oh my god. Okay. itu So challenging. your same batch sekarang ni is actually dah graduate. I mean tengah houseman lah. Betul. Tak, baru je. Baru habis lah. Untuk UPM baru je keluar result. I see. stress tu. That will be some sort of like macam it can be a pushing or pulling factor. Pushing factor you akan rasa macam aku akan buktikan sebenarnya I can do, but pulling factor in such a way that it's a demoralization lah. You nampak your peers dah kita ada kan a few yang join batch kita kan. We can understand dia punya betul emotional struggle tau. Struggle. They struggle actually. The 7 or 8 of them kan. But they struggle. We can see. Nampak lah yang diorang ni sebab apa tau, masa zaman kita tu dia perubahan syllabus. Yes. So when they came in diorang rasa macam nak kena belajar balik weh first year punya. So we understand lah. Along the way kita nampak je fallen comrades. Daripada yang atas turun bawah ni kita nampak je along the way. Tapi the first time bila kita nampak orang join kita punya batch tu, kita rasa macam macam mana boleh fail. Kita rasa takut sikit kan. Tapi alhamdulillah lah you can finally. Kiranya masa you extend tu you tak buat lah second semester sebab dah tahu fail Buat juga. UPM dia bagi je. You can go through SEM 2 and then kalau pass SEM 2 then bagus lah. Means bila you repeat year, you just focus on subject yang you fail kat SEM 1. Okay. SEM 2 you pass kan. Run through je lah. You run through je. Masuk kelas tak payah exam. Okay. That's interesting actually. Macam refresher course lah. Interesting. Tapi bila kita tengok kawan-kawan lain dah masuk year lain. Tapi saya bukanlah saya kata apa. Saya rasa macam bersyukur sebab saya online. Okay. Senang cerita kita tak jumpa member pun masa tu. Yelah. Kawan pun kawan baru kan. Saya the only one yang UiTM Dengkil. Tak ada nak kata saya seorang. Tapi orang lain pun mostly is asasi UPM tu sendiri. Oh, okay. And then kawan-kawan yang UiTM Dengkil pun, Dengkil ramai bang. Ramai 4,000. So, ada 4,000 itu masuk law, engineering, TESOL. Asasinya 4,000. Okay, tapi macam kalau UM lah, asasinya ramai. Kalau student science saja 1,800 ada 64 kelas. So memang takkan kenal lah. So, kalau kau cakap kau UiTM Dengkil, aku tak kenal pun kau. besar sangat. Tak malu sangat lah kalau fail. Tapi nak cerita saya tak ada kawan lah masa tu yang daripada sekali. So bila turun batch tu okey lah. Yes. Kawan yang tapi batch maksudnya tak ada sangat macam isu nak emotional issue, mental issue tak ada sangat lah. Tak boleh nak tercedok tak ada lah. Tak ada lah. Girlfriend tinggalkan lah masa tu. Masa tu ada girlfriend ke tak? Silap. Girlfriend tinggal tak? Aduh. Bukan. Budak smart gajah. Weh janganlah kau tak baik lah. Kau jangan smart tak smart. Budak-budak tahfiz bukan cerita dia. Kan. Okay. Alright. Okay. So we have passed that kan. So after that kau ada lagi yang kau receipt ataupun repeat? Ada saya receipt. Receipt adalah year 2. Konsisten kau receipt Saya waktu tu memang ini adalah balasan riak ya. Dia bila main sikit habis lah. You were active masa uni time? Masuk sport ke apa ke ada? Lebih kurang lah. Saya sampai jadi presiden fakulti saya. Persiap lah. Macam student body korang lah. Apa dia panggil? Dia MPP kan? MPP lah. Tapi MPP saya lah. bukan MPP. Tapi untuk pas fakulti je. Saya fakulti. Persiap lah. Persiap lah. Tapi kat sana dia panggil apa? Kat Persatuan apa? UKM dia panggil Persatuan Siswa persiap. Perubatan? Persatuan Mahasiswa Fakulti. PMP lah. PMF. PMF. Presiden Presiden. Sikit lagi kau boleh jadi PMX. Power. Aduh. So berapa penggal kau pegang? Satu lah. 1 tahun lah. Sebab itulah nama diberi. Baru kenapa? Baru nampak. Engkau apa ada dulu duduk dalam gua je. Aku yang YDP, okay? Ini lagi power. Lupa. Betul. Okay. So bila macam tu banyak main sangat, maybe tak fokus, banyak handle program. Saya tak salahkan itu saya sendirilah. Time management lah kan. Tapi mungkin minat dia kat arah situ waktu tu. Saya sebenarnya background dulu waktu sekolah pun saya selalu join macam ni. Tu aku cakap you have been there do what public speaking ke? Tak ada public speaking, dulu saya just head boy lah sekolah. Head boy. Kat SMAP dulu. Hafal 30 juzuk lah. Tak ada. Itu bukan head boy. Itu fast boy. Lain lain. Kau jangan head boy. Head boy ni lain macam lah bunyi dia. Kau jangan. Okay. We move forward for that. Okay, alright. So fast forward, you dah masuk clinical years. Yes. So do you expect clinical years ni is something yang you duduk masa first year, second year, third year kan banyak teori kan? Yes. So do you think that bila kita dah masuk clinical years ni, kau rasa this is like ini ke kerja doktor? Sebab kerja doktor ni dia very subjective tau. Ada yang nampak enjoyable, ada yang nampak sebenarnya menyusahkan, ada yang nampak repetitive and boring. Betul. So what do you think? You bila dah masuk clinical years ni, you rasa you boleh cope up tak dengan apa yang ada lah depan kita ni nanti when you graduate? Ada culture shock ke in other words?
Boleh kata saya culture shock dulu. Waktu tahun 3 kami klinik kan tahun 3. Masuk tahun 3 baru masuk hospital. So masa tu kita jadi blur, tak tahu nak start dari mana. Nak study macam mana. Right. Dulu kita baca buku je. Betul. Tapi bila sampai kat lecturer kata study lah daripada passion tu lah awak punya Buku. Betul. You faham ke apa yang lecturer cakap tu? Sekarang saya dah faham. Alhamdulillah bila dah sampai Lama tahun 5. ya, dah tahun kelima baru faham. 2 tahun. Itu yang Wafi panas tu. Suruh club passion club 1 je. Kau janganlah. Tak, rupanya dia tak faham apa yang kau nak, Wafi. I mean shout out to all the Yes, lecturers. You yes. have to understand. Mungkin zaman korang dulu it's easy to understand what your lecturer wants. Betul. But today generation is different. So this is the shout out to kepada kita punya lecturer kat luar. You have to understand the need. And then whatever the situation that kita punya student ni ada, kalau aku pun sekarang dengar this is luahan hati dia, kita pun rasa so all this while you all tak faham lah apa nak. So kalau macam tu, okay, let me draw you apa benda yang sebenarnya nak. Betul. Macam tu. Betul. Maybe kita kena ada some sort of spoon feeding sikit, tapi not too much until you rasa benda tu indulgence lah. Kan? Okay. So there is a culture shock sikit kan. But throughout you rasa is it like getting better ataupun sama? You nampak ada kawan-kawan yang memang jenis yang struggle because maybe nak bercakap dengan patient is a problem. Kan ada setengah-setengah orang kan dia tahu dia tiada baca buku. Betul. Tapi bercakap dengan patient is a challenge. Cakap dengan ada yang memang sampai depan je ada tak? Do you face this ataupun your friend ada tak nampak macam ni? So far dia just malu nak approach lah. Kita kan stranger, takkan tiba-tiba nak approach macam tu. Stranger things lah. So macam kita fikir boleh ke tak. So, kita kan biasa, kita kan Melayu ataupun kita ni Malaysia penuh dengan adab. Betul. So kita nampak orang ni tidur, tak pun orang ni tengah makan, boleh ke nak approach? Tapi Boleh semua ke nak alasan je kan. Betul, aku setuju. Dia aku nak kelak passion ni. Alah makan pula. Aku nak passion ni. Alah tengah tengok handphone pula. Nampak sakit je, biarlah dulu. Lepas tu balik kan. Lepas tu hari ni dah apa? Aku dah round walk dah. Lepas tu kelab mana? Kelab BHT. Alah lemah aku. Tapi aku setuju point dia lah. Sometimes kita takut kita intrusif dekat dia punya personal space apa sakit. Tapi what I know, because my late grandmother was admitted to HUKM before. Dia kata memang non-stop lah ditanya sebab she was operated for thyroid. So memang kena tanyalah dekat dalam ward surgical tu kan banyak kali sampai dia kata macam dia penat. Tapi she has to understand sebab masa dia masuk memang kena sign. Sebab when you go into hospital university, you are macam dia kata you are obliged to take part in student learning, bedside teaching dan sebagainya. Memang kena sign. So nak tak nak, you have to macam devote yourself lah. Apart from receiving the treatment for free, you pun kena bagi jugalah ilmiah punya komponen kepada the students to learn. So that you are in a way you jadi lecturer lah. Kan? So this is what my grandmother said. Dia kata, kesian tengok budak-budak ni pusing ke sana ke sini. Ke sana tunjuk tengok. So dia rasa macam tanyalah, cakap lah. Tapi because mungkin dia nampak very old, fragile, orang takut because of malu tu tadi kan. Tapi at the end of the day, I think shout out to the medical students. You all kena make yourself very confident. Jumpa je because all these patient dekat dalam university uni semua pun memang dah disuruh dan di orang kata apa, dah di-indoctrinate kan yang you kena allow the students to ask you questions. And diorang pun tahu dia part of nak train you. Correct. Dari pesakit punya perspektif kan. So jangan takut lah. So the moral of the story from maybe Zul rasa macam dulu kan susahkan takut. Maybe you yourself and your friend. Kadang-kadang kau lah kelak lah 3 orang kelak satu patient. Sebenarnya tak cantik. You need a seamless clerking daripada mula sampai habis. Tapi towards the end masing-masing memalu macam mana-malunya kan. Yang kau tanya history, yang kau tanya social, yang kau tanya ONG history, dia jadi patchy lah. So you don't get the full experience of clerking the patient. Macam kita dulu berlaku juga waktu zaman kita yang kita malu nak approach. Tapi what I notice kita punya batchmate buat, dia buat apa? Dia tahu memang pesakit yang penat, dia datang awal. 7 pagi dia dah kelab. Betul. 7:30 dia dah kelab. Kiasu lah sikit. Istilahnya kiasu lah. Tapi you got to do what you need to do lah. Betul. Kalau you betul macam case tu rare, dia pergi. Betul. Memang dia orang akan In pergi. fact orang-orang case rare ni, diorang akan diberitahu tau oleh pakar diorang ni, maksudnya the patient. There will be students asking because your condition ni memang very rare. So macam kita dulu, I got this giant cell tumor. Memang my surgeon cakap korang pergi kelak, tanya simptom apa, ni nanti keluar exam ni nanti. So dia dah cakap dah pergi kelak. So nak tak nak, kalau you datang je asal ada orang tengok kelak. Betul. You datang tengah hari ada orang kelak. Betul. You datang tengah-tengah petang-petang orang kelak. So bila you nak datang, weekend lah.
Betul. Weekend. Memang datang weekend. Waktu tak ada family, you boleh tanya family history. Ada tak pernah buat family history mana-mana, saudara mara kan yang ada. So those are the thing yang kita buat dulu. Bukan kita buat lah. I mean my batchmate yang pandai-pandai buat lah. I macam juga. Oi, dia ni dah kelab. Aku sebab ada Nisa. Nanti kita panggil Nisa. Nisa dia I boleh relate lah apa yang dia cakap tu. Understand. I mean you tak nak dia rasa terbeban dengan question. Betul. And then dia akan cakap, tadi pun dah tanya soalan ni. Kita pun rasa bersalah nak tanya lagi kan. So at the end of the day, jawab je lah makcik. Orang dah tanya je, jawab je lah. Jangan banyak bunyi nak record. Tak elok lah. Tak elok macam tu. What I try to say is that you kena expect benda tu, and then whatever it is, you try to approach. I mean, kita pun kata pun Melayu ada adab kan. Kita pun pandai lah nak approach dengan art. Tak apa makcik, saya tahu mungkin dah tanya banyak kali, tapi boleh tak makcik untuk tujuan saya belajar, maybe saya nak tanya, mungkin tak semua soalan, saya tanya satu portion je, bahagian penyakit makcik je saya nak tanya. Tengok tu. Tengok tu. Ini dia. Tak dia bagus. Belajar macam melang. So you have to macam ada the art. The art ni yang you kena belajar masa clerking. Sebab bila you buat peperiksaan akhir tahun, bila you go for peperiksaan tahun pula, peperiksaan final exam ni, bila you go for your long case, kat situlah it will be tested like crazy. Betul. Because that one patient yang duduk for long case tu is not only for you. Dia ada beberapa patient, beberapa student akan tanya dia. Sebab you akan datang by session. So dia akan ada trick untuk bagi you jawapan. Dia akan ada trick juga untuk failkan you. Dia akan rasa macam tengok you rude sangat. Makcik sebenarnya sakit apa? Entah, sakit kepala. I share you one tips lah. Apa yang kita orang buat, I pernah buat lah. Makcik tolong beritahu saya apa yang examiner beritahu you. Beritahu saya sekarang. Macam ni kalau lulus dia. Mengelak. Tapi sometimes it differentiate between a good student dengan non-good student tau. You akan rasa macam, kalau aku tanya, kadang-kadang my patient cakap, doktor, dah tahu ke apa penyakit makcik ni? Yes. I got fibroid. So macam tu dia kata, saya rasa macam endometriosis. Endometriosis tu letak nombor 2. Nombor 1 letak fibroid. Dia tahu. Tapi ni nak pro nanti ni. That's the tips. No, what I'm trying to say is that this is not only for you, for the audience. Bukan kita suruh menipu. Bukan. But the patient is the teacher. You kena dapatkan everything, and it's your capability untuk extract data tu. Sebab patient ni dia memang dah diajar untuk jadi sama ada kerek, tak kerek, jadi sangat baik ataupun submissive. Dia akan diam je. Tunggu. Kau tanya A, aku jawab A. Kau tanya B, aku jawab B. Ini yang kita kata rezeki. Sometimes rezeki you, Zul, patient tu sendiri bagi tahu jawapan. Yes. Like myself lah. Dia like tengok myself. macam, kesian. She told me. Ni. Dek, mari makcik ada sekian. Awak kena tengok ni, awak kena present ni. Pump, you bagi terus. Ada. Kadang final exam, you never know. It did happen to me. Because I got long case of gynecology. Benda yang kalau boleh I tak nak dapat. I tak suka gynecology masa tu lah. But end up aku ambil MRCOG jugalah. So kita dapat cakap, okay, ni kes apa? Oh, saya ada bleeding pervaginal. Dalam hati, Allah, kenapalah benda ni aku dapat. Memang kita tak nak pervaginal bleeding ni. Tapi bila kita kata pervaginal bleeding, tak apa, jangan risau. Benda yang selalu. Dia cakap kita benda selalu. Kita pun cakap dengan dia, tanya sihat ke tak, makcik ada anak orang berapa orang, pernah ke jadi siap macam ni? Lepas tu dia pun kata, tak apa, pakcik ni ada masalah fibroid. Ada terfikir tak? Lepas tu nanti dia yang beritahu. Dia kata apa tu, kita tanya, makcik buat fibroid. Sebab masa kita buat exam tu tak ada recorded. It's not recorded. So masa tu bila dia tanya, masa tu kan kata dia tak ada invigilator ada ke? Tak ada. Tak ada kan? Masa kita pun tak ada. So I don't know about this time. Tapi memang dia akan cakap macam tu, and you pun boleh probe lagi. Oh ya ke makcik? So far apa test yang diorang dah buat? Ada tak buat MRI? Ada tak buat CT scan? Dia jawab, yes, kita ada buat MRI. Tapi dia tak bagi tahu kita the basic, which is ultrasound. Kita pun jawab lah MRI, CT scan ni. Lepas tu dia kata, so what is the gold standard? So bila you dah dapat soalan-soalan macam what is the gold standard? So what is your plan treatment? You are already on a distinction list. So bila jadi macam tu, you dah tahu dah you nak akan jadi distinction. Dapat tak dapat, you still pass. So bila dah sampai ke level tu, okay, what is your working diagnosis? Fibroid. What's your secondary? Endometriosis. Other than that, ovarian cyst. So how you differentiate CT scan, MRI? Lepas tu dia akan tanya, any gold standard? Sebab dia nak dengar perkataan ultrasound contoh. But if you don't get to answer that, it's okay. Because in real life, kalau tempat tak ada ultrasound, you will still proceed dengan CT scan. You see, it's not about knowledge. It's about how you maneuver jawapan tu dengan how about you dapatkan extraction of data tu daripada the patient. So this is like a tips to you. Maybe you can share dengan your colleagues. Boleh. Tapi sometimes it can kill you off jugalah. Cuma Zul, sometimes dalam exam, it's not about getting the diagnosis tau. It's about how you arrive to the diagnosis. Betul. Patient boleh bagi jawapan. Tapi you as a student kena tunjuk dekat examiner, this is how I get the diagnosis. Correct. So jangan ambil bulat-bulat lah. You kena bijak kat situ. Itu yang selalu. Oh, ini apa teaching session tu? Aku rasa kau tahu tak? Dia patut bercakap.
Sepatutnya Naik share ya. Saya layan je. dia mentang-mentang tadi dia present backside. Sekarang kita tolong advice lah. Kita invigilate lah. Okay, alright. Sekarang ni you have seen kan doktor-doktor sekarang ni dekat dalam hospital, klinik. You pun nampak kan doktor sekarang ni flourish everywhere. Graduate pun merata-rata. What do you think and what do you want to do ataupun apa yang you rasa harapan you sebagai seorang medical student yang dah nak graduate ni? Sebab you pun tahu kan banyak isu. Contohnya kontrak. Yang kedua tak serap. Yang ketiga competition nak masuk masters. Yang keempat value of title doctor. Ni pun dah sekarang jadi isu kan. Tak buat apa-apa pun boleh bawa carry title doctor dan sebagainya. Dan yang kelima yang ni ialah the practice. Whether cukup tak sebenarnya. Korang ni ramai tau. Cukup ke sebenarnya masa? Do you think the current education ni dalam UPM lah kita cakap UPM ni, you rasa cukup ke masa dan juga passion yang nak ajar you all ni cukup tak? Bagi saya sebenarnya kalau nak ikut cukup, sebenarnya cukup. Cukup Dari segi Sebab ramai tak pergi kelas proaktif tak proaktif lah. Dia macam passion tu ada kan. Kadang-kadang passion tu dah ada dah kat situ. Okay. Ataupun senang cerita memanglah dalam jadual ataupun benda ni untold rules lah. Orang cakap 8 sampai 5. Tapi kadang-kadang fresh case ni dia datang pukul berapa? Tengah malam. Bagus. Baru best student. Cakap je tapi itulah. Buat ke tak buat tu. Takut dia apa skrip ni. Sebab macam contoh macam saya rasa lah bila kita on call kan. Maybe korang ada on call kan? Bila dah fifth year. Final year dia ada macam apa? Shadow. Tapi kami just adalah jadual on call. Tak adalah setiap hari. Tapi sampai the next day adalah roster. Tak ada stay sampai next day pun. Dia sampai pukul 10 je. 10 malam. Macam tagging lah. Maksudnya kalau kes tu masuk pukul 10 kau balik lah. Lebih 10-1 minit kan balik lah. Ada lah. Kau tengok 10-1 minit. Itu yang cerita proaktif tu. Kalau dah nampak Pandai dia spin. Kalau dia rasa pukul 11. Contoh kita lepak pukul 11 boleh. Tapi tiba-tiba pukul 11 dengar ada patient baru masuk. Siapa yang betul-betul nak ada belajar dia akan pergi. Betul. Tapi bagi saya masa cukup. Cuma sekarang ni saya rasa yang shadow doktor cakap tu, abang cakap tu bagus. Maksudnya kita shadow betul-betul doktor buat apa, follow dia. Do you practice that? Sebab UPM korang ada buat practice kat HP UPM kan? Betul-betul. Do they have houseman? Ada tak houseman? No. Oh tak ada. Tak ada houseman. Okay. So macam MO yang buat Tapi dia houseman. pergi sedang. Yes. Sedang. Betul. Tapi kami contoh kat HPPM tu kan, kat SAS tu kan nama dia sekarang. Memang doktor akan advance macam tu. Awak pergilah follow MO rounds, tolong sekali apa-apa. Tapi MO sekarang ni sombong. Alhamdulillah okey. Betul. Backup. Wafi. Sebab dia tengok kalau kau memang nak buat kerja, kau memang datang niat nak menolong, nak belajar. Dia support lah. Dia support dah. Paling-paling pun dia kata aku banyak ambil darah. Tak itu pun is a skill, tak apalah. Tapi darah pun tak ada lagi. Pengajar jarang MO kerek ke ada? I don't know. I don't want to comment because aku tak buat houseman dulu dekat HUKM kan. Tapi so far semua mengajar lah. Sebab contoh paling-paling pun dia suruh trace blood. Which is benda senang je buka sistem, tulis. Ambil darah tu belum lagi lah. Dia tak bagi? Dia macam maybe risau lah. And dia pun nak kena tengok kan. Tapi as a final year I would think that sebenarnya you should be given. Bukan nak cakap patut je kita put suka hati, but as a final year you dah should get ready yourself of kita panggil apa, bread and butter of housemanship. Ambil darah, ABG, VBG, capillary blood. I think itu korang kalau tak boleh nak buat apa ni blood culture, aku rasa benda tu you have to really shadow, betul-betul tengok, lepas tu you kena offer. Boleh tak I nak try buat? I rasa you kena sebab you have to. Bila you masuk houseman, bila you tak pernah buat, it's always first time, tapi first time tu during houseman sakit sikit. Itulah. The rate of failure is high kan. So bila you selalu tak jumpa, kadang-kadang macam ambil darah ni. So this is the beauty of me as NS train kan dulu. Ambil darah ni is not about looking at the vein. It's about feeling the vein. Feeling of the vein tu kat mana. So kalau you tak feel bila ni kau nampak biru but it's not the vein, kau cucuk, the darah won't withdraw. So yalah, something yang aku rasa should be implemented by the students. Tapi dulu kita medical school, kita ada logbook juga kan untuk bina panca kan? Ada? Tu lah, that's why kami ada. Ada buat tak? Ke korang buat kat mannequin je? Dia macam ni. Dia kat situ tulis perform or observe. So kami yang observe lah. Mungkin number of patient tak ramai kot UPM. Tak, dia macam ni. Kalau UPM, dah lah benda hospital university ni is macam semi-government. Dia bukanlah government sangat. Macam kisah sama lah. So macam ada a bit private kan. Betul. So macam kami pun nak ambil darah pun kami takut juga. Sebab takut patient apa complain apa. So
Tapi benda tu Challenging ke? kadang kami praktis kat kawan je. Actually we did that. Kita buat berasuk Branula, kita ambil guna. Actually we did lah. I'm not sure about you, tapi I tak buat lah. kita orang punya colleagues, You buat lah, you I, sekali Raw dengan Zairi dengan, we did upon kawan ourselves. Sebab itu je the best way kau nak practice. Macam mana nak tolak butterfly, macam mana kau nak tolak ni. Sakit lah. Tapi nasib member. memang tak tu lah cerita je. Memang banyak yang bang lah. Memang macam alah dah tadi dapat. Ceret lah kau. Dia yang okey je, dia dapat saya nak buat dia, member dah tak kasih dah. Pula. Tak apa, saya dah injured ke, saya nak buat dia tak boleh. Kau cubalah cucuk iota dia. Direct ke jantung lah. Mungkin dapat darah tu. Okay, I mean that's good practice. One of the practice lah. I mean you see medical student ni daripada awal pun dah sacrifice tangan sendiri. Kau tengok banyak dah dia actually do. They do. Dia orang buat sendiri kan. Dah macam penyakit dadah aku tengok. Tapi atas kekangan apa? Sometimes kita takut nak approach patient kan. Betul. Tapi sebenarnya kalau kami ada Serdang kan, hospital Serdang. So sebenarnya dekat situ lagi boleh practice more. Sebenarnya if you go to macam dia punya ED ataupun dia memang tempat yang memang orang tak sempat nak buat. Betul. So you kalau you Tapi offer, dia bagi tak? Bagi. Oh, Macam bagi tu lah. macam kalau kami datang Serdang punya ED tu macam MA, dia observe. happy lah. Dia happy lah Dia kita happy. nak belajar. Maksudnya pernah buat lah. Alhamdulillah. Maksudnya opportunity is always there. Yeah. Macam dia cakap, it's always about proactivity. Yes. Kalau you proactive, you dapat. Itu If you kami lecturer kami asyik sebut tu. Proaktif. Ah. So benda ada je. Benda Kau nak ada. tak nak je. lagi-lagi korang macam UPM kan, korang dah lah ada hospital sendiri. Betul. Which is boleh practice. Okay lah, a bit privacy sikit. Tapi next door korang ada Serdang, like one of the largest hospital dekat Ulu Kelang kita ramai ni. gila. Kan? That's good. Okay, so again nak tanya, apa expectation korang bila nak jadi houseman ni? Do you think that korang kan sekarang kau tahu kan sekarang ni lah kerja macam shift system kan? Tak tahu. Macam mana? Sekarang ni there's no more on call. If I may to remember lah. Dia tak ada lagi. Zaman kita orang dulu ada on call. Aku tak tahu. And then it stops. Tak, dia shift yang macam mana? Saya tahu datang kerja macam biasa lah. Dia datang kerja, tapi kalau siapa yang shift malam, dia datang waktu malam, dia tak datang waktu siang. Itu tahu. Tapi itu apply to all posting Sekarang dah all posting dah. saya ingat bila ED je. ED memang shift. ED memang shift. Tapi apparently now there is no more allowed on call. So dia dah jadi macam allowed flexi. Allowed flexi tu applicable to every houseman, so that they are doing in shift punya form lah in all. Sebab kenapa lambakan houseman lah. Of course lambakan houseman and lambakan MO juga. So MO dah ramai, jadi MO pun dah macam houseman kerjanya. So you akan kerja pagi ataupun you akan kerja masuk petang malam. This is where the grey area lah. Orang cakap pasal proaktif tak proaktif, pass over. Tepat pukul 5.01 bukan patient aku dah. Engkau ambil macam tu. Itu yang Wafi cerita itu. Dia so kata tengah CPR tapi dah habis masa dah. Doktor, can I go back? And kau punya pakar tengah CPR Tengah tu. CPR ni marah lah dia. Marah lah betul dia. Ke dia ada date ke apa? Tak tahu lah. Tak tahulah. Budak-budak tu sini kau juga. Kau tanya sini kau. Tak, maksudnya your generation. So ini benda yang kita tengah nak figure out, apa expectation yang your generation nak sebenarnya daripada kita yang konon sekarang ni nak ke arah dinosaur, betul tak? Betul. Ni Zul, luar kan? Saya rasa dia back to apa niat kita nak masuk medical school. I mean jadi doktor ni lah. Tak, bagi saya just kau kena tahu doktor ni bukannya kerja senang. Betul. Kita ni belajar susah, kerja susah. And kalau orang tanya saya pun saya akan cakap, okay, kau nak tak? Okay, aku ceritakan kau. Belajar susah, kerja susah. Kau nak ke tak? So kalau kau tak nak, sebab memang kena hadap lah semua tu. Maksud saya mindset saya untuk houseman ni memang dah boleh dah set dah. Hadap je lah. Nak tak kau nak memang je. kena tahu bahawa whatever that you learn probably is not the same dengan practicality. Macam kita cakap dulu kan, bila kita belajar everything dalam textbook tu kadang-kadang tak applicable pun. Dia lain sebab kadang-kadang is evidence based. Kadang-kadang not evidence based, locality based. Kat sini kita buat macam ni. Kau pergi hospital KL lain cara dia. Lain form dia, lain tabung dia. So aku rasa this is where it's a challenge to our profession, especially the new young doctors, which akan ada difficulty in adapting to the changes and apa kata variability ni. Dia susah sikit nak adapt. Tapi itulah challenge yang kita kena ada, and you kena tanyalah yourself kan. Ada tak dalam your batch ataupun yang along yang kau dah extend ni lama sikit kan kau ni daripada orang lain. Lama daripada orang lain. Ada tak yang akhirnya finally get out of the system? Ada je. Ramai je. Ramai. Tak, makin ramai macam kita punya batch. 1-2 je. 1-2. Kami ramai lah. Contoh macam certain years tu kadang keluar 7. Ramai. That's a lot. 7 ramai. Tapi benda tu terhenti di preclinical. I mean tahun 1, tahun 2. Lepas tu dah? Bila dah masuk clinical, masuk tak clinical mostly diorang dah nampak lah sebenarnya okay.
And then mungkin diorang fikir juga dah lalang dah separuh dah. Habiskan je lah. Tu, tapi dah halang-halang ni dangerous Zul. Sebabnya we have people yang dah halang-halang ni sebab dia memang boleh jawab exam. Tak ada masalah untuk dia. Macam like myself, I boleh cakap dengan patient, bagi benda tipu pun I boleh jadikan benda tu betul. Boleh. Tapi at the end of the day, bila you practice, you rasa macam ada some regret tau. Masa tu lah you can see dropout rate is higher masa kerja, masa houseman. Tapi masa student pun nampaknya macam dia kata kalau every year about 6-7 in preclinical times 3 is already 18. So 18 out of 150 already 130 je tinggal. Yang so called berjaya, tak termasuk yang drop out yang daripada tahun lepas masuk tahun ni punya kan. Itulah. Cuma Zul punya mindset I would say good lah. Dia dah set betul. Houseman ni kena hadap semua. But we talking about generation you guys kan. Semua nak work-life balance. Oh, interesting topic. Interesting. Dah jadi houseman pun nak work-life balance. Student pun nak work-life balance. Itu susah. Tiap-tiap malam nak macam. Aduh. Tak, dah besar itu pun tak habis lagi nak tengok Papa Zola lagi. Tapi adakah benda tu kau rasa tak nampak dalam kau punya colleague? Semua memanglah semua mengharapkan work-life balance tu. Betul lah tu. Tapi tak tahulah, mungkin dah biasa. Bukanlah dah biasa, maksudnya kami dah ada mindset Okay lah. macam tu dah. Sebab kita kan sekarang social media kan. So memang dah dengar biasalah houseman stress apa semua. Kami pun ada, mesti ada sistem body line kan. Ada body. Ada. Kami pun dah dengar cerita pada body. Ada tarian belit-belit tak? Ada tarian belit-belit tak daripada body kau? Tak ada. Tarian. Kita orang ada macam tarian. Ada lah. Kau tengok UPM mungkin tarian sel lain kot. Sel yang lain. Kita sel yang itu, dia bukan sel yang lain. Sebab semua uni ada culture masing-masing. Ada culture. Betul. So macam semua pun dah cerita benda yang sama. Kami pun okay. So benda dah macam tu je. Kau nak tak nak je. Kalau kau rasa tak boleh go, then tapi pernah tak kau mengharapkan benda tu berubah? Oh you just memang tak boleh ubah, aku kena accept lah benda ni. Saya honestly memanglah akan mengharap kan. Kita mesti boy. nak berharap. Nama diberi. Mana tahulah kerajaan tukar ke. Oi, kau kerajaan tukar. Mampus. Bukan kerajaan tukar. Kerajaan tukar ada sistem. Kau sebut betul-betul. Sorry. Kini podcast ni ramai kita punya penonton. Kau jangan macam-macam. Ramai tu 3. Kita mengharapkan penukaran sistem ke apa macam tu je. And what system do you want? Okay. How do you like a houseman system should run? Yes. Kalau katalah kau kalau nak kau boleh jadi pilih doktor kan. Yes, kau boleh pilih macam mana kau nak houseman tu berlaku. Adakah kau nak balik kepada macam ada on-call juga ke supaya melatih kompetensi, ataupun kau nak ada one-to-one care ke daripada specialist ke, ataupun macam mana nak ada bedside teaching tu setiap hari wajib ada bedside teaching ke? How do you think? I mean up to you. This is open. Pernah terfikir? Pernah tak terfikir kau rasa macam mana? Tak pernah terfikir lah sebab kita sampai tu kan. Tapi sebab mungkin on call ke apa ke, just mengharapkan klik tu, situation tu membantulah, supportive. Ke nak cakap mengharapkan duit banyak? Tu tak ada kot. Oi, tak ada. Dengar yang KKM ni tak payah free ni. So, sebab sometimes betul. I mean your team punya support tu sangat penting dalam era housemanship kan. Betul. Certain you don't get that rezeki kat tu. Ya. Okay. So do you have in mind already mana nak buat houseman? Itulah tu belum lagi. Belum lagi. Dia macam ni, kita orang geng-geng lelaki ni biasa lah. Kita orang akan macam geng lelaki. Terus. Maksudnya macam nak sekali lah pergi houseman. Contoh ambil payah tu. Contoh macam ambil yang paling senang. Semua tak nak pergi Sabah kan? Pergi Sabah. Pergi Sabah. That one is smart. I mean this is how proactivity and orang kata apa opportunistic lah. Betul. Dia macam niat nak balik sebenarnya balik kan. So selalunya gagal. Selalunya gagal. Sama ada dia gagal sebab memang tak dilayan ataupun gagal sebab kau dah tersangkut dengan minah sana. Selalunya gitulah. Tahu lah, sebab kita orang fikir balik pun kadang kita nak cakap, kadang kita balik kita nak sembang dengan member kan, nak rant ke apa baik dengan member, dia orang lagi faham yang betul. klik kita daripada balik rumah family. Dia orang kita nak cakap lebih-lebih pun tak boleh juga. But do you have anyone in the family yang macam cakap nanti kalau nak kerja janganlah kerja jauh-jauh. Macam like my mom used to be kata macam janganlah kalau boleh tak payahlah pergi Sabah Sarawak. But I ended up in Sarawak anyway. So yang tu pun I cakap dengan my mom, I pilih Melaka, Johor. Alamak, mak aku dengar. Melaka, Johor dengan ni all this white lies aku dah tipu sejak dulu kan. Actually I pilih Sarawak, Sandakan dengan Sabah and I got managed to get dia dapat Sandakan dulu. Lepas tu tukar masa PTM pergi ke Kuching. boleh Boleh. Sebab you are
changing from a place yang memang tak ada orang kepada place yang tak ada orang. Faham? Tapi aku tak tahu lah sistem sekarang macam mana. Diorang kan ada e-houseman placement. Sekarang ni e-houseman. So actually when I met mencabar tu. my ex-boss last week, dia pun cerita juga, dia kata, Mal, you punya podcast ni, why do you panggil the current generation, which we are doing it now kan? Dia kata, cuba tanya diorang apa yang sebenarnya challenge yang diorang nak. In fact, dia suruh kita panggil, maybe lah, I mean, stay tuned, we hope that we can call this pakar-pakar ataupun those yang sedang dalam pakar yang under yayasan macam peneraju. Sebab these people tak ada dah. Dah tak ada dah. Peneraju tak ada dah program tu. Oh, tapi diorang kata itu diorang buat semula reinstate. Ada So diorang ada macam tetapkan not only HLP can do master, but these are the current generation. Maksudnya ke mana diorang nak nampak diri diorang tu nanti. Because this is the question that I'm going to pose to you later on. Apart from kat mana you nak pergi houseman, do you have anything specialty yang you rasa macam you wanted to do? Dah decide dah? Ada tak rasa macam along the way? Kau jangan sampai aku teka. Okay lah. Saya Urology. bukan. Saya suka borak. So kalau borak secondary lah. maybe secretary. Tak tahulah. Dia sebenarnya saya suka borak. Sukalah. Macam kalau club passion tu. Suka cakap sendiri tak? Tak ada. Sebab kalau macam tu lagi sesuai. Dia bila club passion tu kita seronok kita borak. Kita bukan medical je kan. Yes, Kita pandai lah dia sembang. Kau suka orang tu cakap dia Superman, kau pun layan. Oi, layan Superman. je lah. Layan. So maybe secretary, maybe FMS. Okay. That's good actually. We More are to community lah. Bagus lah. We are lacking of FMS sebenarnya. Honestly saya not to surgical base sangat lah. Bagus. Awal dah nampak weh. Tak, yang tu kena decide tu. Whether you're medical or surgical base. Sebab bila you buat houseman, you akan no choice untuk buat semua. Tapi I don't know lah, some people they have change of heart bila dia actually put hands on dekat situ. Sebab sometimes surgical dengan medical ni, the difference is that medical kau knowledge and then you apply something theoretically and see the outcome. But surgically you see the outcome. So some people like that instant remunerated kind of outcome. Maybe you will find that nanti bila you jadi houseman. Tapi kalau you dah kata you don't want hands on, you prefer something like that. Saya tak adalah tak nak terus. Tak adalah strict. So far. Yelah, Lepas tu saya kata saya still open. Means you punya preference lah kan. preference. Lebih kepada yang nak bercakap je dah malas nak Kata ya. cakap pun kena. Yang preference yang baik pun kena juga. Aduh. Okay. Anything else Bajat you want to ask? Setakat ni dekat UPM, you dah masuk final year. One more year akan graduate. InsyaAllah. Apa yang best sangat UPM ni? Kalau you boleh promote lah. Kita orang UKM yang ni. best UPM Kita orang memang NT bukan NT. Jangan sebut. Bukan NT. Dah sah dia ni pengkhianat UiTM. Kau nak cakap lagi UKM? Kita nak tahu. You dah nak dekat ni. Kalau you boleh promote your uni, macam mana you nak convince? if we give you a platform to say what is good about UPM, Fakulti Perubatan lah. Kau jangan cerita Fakulti Veterina pula kat sini. Veterina memang the best lah UPM. But UKM. UPM. What is so special in UPM? Ada tak you punya pensyarah-pensyarah macam Dr. W tu? Dia ada cakap UPM is the best sebab UPM ada ni. UPM tak ada. Come, this is the time. Cerita. Okay, jap. Make your professor proud of you. UPM saya maybe saya boleh kata dulu lah. Lecturer semua bagus. Power, Semua willingly to mengajar. Cuma kena approach lah. Takkanlah dia tiba-tiba nak bagi kan. Tapi ada tak yang memang rajin nak buat kelas? Ada. This is the passionate one lah. Ada. Tapi kalau UPM dari segi apa lagi facility, ada hospital sendiri. And then college to hospital walking distance. Means korang sekarang dekat Puncak Alam kami Bukan. Sedang. Oh, clinical lah. Clinical, yes. Pre-clinical? Clinical semua kat situ. Oh, yang Puncak Alam tu sekarang buat apa? Puncak Alam UiTM. Ya Allah, sorry. UPM. Dah habis UiTM. Habis dah UiTM. Dia UPM. Aduh, kenapa aku jadi bogor? By the way, tak apa. Okay, dia senang lah. Hospital dekat, college dekat, mall dekat. Betul. Korang first year, final year, semua kat situ. Kat situ. Semua kat situ. Dapat asrama. Semua orang memang akan duduk dalam lah. Dia macam ataupun kena kumpul merit juga. Kena join program lah juga. Kena aktif jugalah. Tapi bukan macam 4 year, final year tu macam memang diorang wajib duduk dalam tak? No. Still kena kumpul. UKM wajib kan? UKM kita final year je. Wajib duduk dalam. 4 year tak sangat sebab ada yang duduk dalam Hamidah lagi. Oh ya. Dalam Hamidah. Tapi itulah kena kumpul merit lah. Which is benda tu doable je, boleh dapat je dia merit apa semua. So kelebihan tu saya boleh banyak dapat. Banyak je lah program pun kan. Banyak je program. So dekat college dekat apa lagi
Makan mall semua ada. Yalah, mall dekat gila. Itulah Ya, mall ya, paling I- besar pula tu. Korang semua lepak sana ke apa? Ya, memang aku jumpa lah budak-budak UPM. Ya. Baik. Kat sebelah tidur kita. Yang Macam kalau kita nak lah dulu. Okay. Macam kita ke mana? Kita pergi ni Berjaya. Oh, Jaya. Oh, zaman tu bila kita dekat UKM kita pergi meet. Mid Valley. Mid Valley. Tapi apa yang saya nak up lagi? Tak tahu lah. Maksudnya tak adalah tu, ya. Sekian je lah. Tak adalah tu yang baik je tentang UPM ni aku rasa. Tak semua universiti ada hospital pengajar sendiri. Betul. Bila you ada hospital pengajar, definitely big advantage. Yes. Betul. You tengok the big three kan, UM, UKM, USM, hospital pengajar. UPM ada, UiTM UiTM pun dah dah ada. ada. UMS pun akan ada. UMS sedang Sedang membangun. Unimas Unimas I'm not pun sure. sedang. Oh, sedang juga. Dia akan gunakan samarahan kat sana. Lepas tu Uniza dah ada. Uniza pun dah ada. So memang you kena ada hospital sendiri. Senang lecturer nak ajar. Actually they can practice juga. At the same time the lecturer are given privilege to practice whatever dia orang punya specialty tu dekat universiti tu juga kan. And they become like the HOD professor kat situ kan. So it's good lah. I mean UPM mungkin HPUPM tu belum lagi macam full pledge untuk the student datang untuk betul-betul sangat sebab mungkin cases tak banyak lagi. And you have other option which is Serdang yang I rasa ample lah of cases kat Serdang like crazy. And then kami pun ada boleh ke Kajang. Kami boleh pergi ke HKL juga. Oh ya betul. Setiap posting tu dia akan bahagi-bahagikan. Betul. Cuma you guys mix around dengan faculty lain tak? Maksudnya? Faculty business, Oh, faculty memang lain. engineering. Kami memang orang kata apa? Terasing. Kita pun macam tu kan? Sama. I think medical, dentistry, pharmacist mainly they will be a bit separated Itu yang buat sikit. kita macam anti-social tau. Betul. Actually I agree lah. Kita tak ada that university life yang sempurna tau. Somehow or other Tiba Betul. tapi betul. Betul. At the end of the day macam UPM kan. Korang punya yang medical ni semua memang around that area of dekat UPM hospital, Serdang tu. Lepas tu college 12 13 semua kau main jauh lagi dekat dalam ladang-ladang lembu tu. Kan? Tapi memang jauh lah. Mampus aku kena batch weh dengan UPM mati lah Tapi aku. aku rasa UM satu kampus. Tapi dia punya fakulti perubatan dan pergigian is outskirt dekat PPM juga. So dia tak join in dengan kan dalam-dalam tu. So dia dekat luar tu juga sebelah federal tu. Sebab recently aku banyak kerap ke main campus dekat Bangi, UKM. Hantar certain things lah. Lah, I know. Ya. Abin So dia juga. waktu tu aku dah start nampak, lain lah live diorang dengan live kita orang dekat KTDI. KTSN. KTSN. Dan macam, kita ni tak rasa live sebenar universiti. Actually, I would say medical student ni dia punya life macam zaman secondary school. Sekolah asrama ada curfew pukul 12. Remember? Pukul 12 pakai tutup yang kita tak boleh masuk tu. Yes. Dia pergilah tasik. Adalah zaman-zaman dulu kan keluar sampai pukul 12 tu. Tak boleh balik. Lepas tu bila tak masuk pukul 6 nanti. Kita rasa macam kan ni college, kita dah besar kan, lebih 18 tahun. Yalah kan macam why are we supposed to be treated that way? Tapi macam mungkin in a way that dia kata medical ni dia patut to be a disciplined person ke apa ke, hormat waktu ke, I don't know. Maybe they wanted to treat that. I tak sure. But all this while memang kebanyakan universiti memang put their fakulti perubatan ni aside from the main faculties kan. Kita tak adalah dapat akses macam mana so called student campus life tu lah. Macam comic campus life tu kan kita tak adalah. Tak dapat. Memang tak ada. Tak adalah jumpa-jumpa nak bercinta dengan college lain, tak ada. College tu juga. Sudahnya bini aku pun college tu juga. Pusing itu je yang paling cantik. Yang tu je paling cantik. Lepas lain lagi tak ada dah. Ini je. Paling kuat pun konsert nasyid. Nampak macam pergi, alhamdulillah. Aduh. Tapi I mean this is how we embrace our time. Tapi that's good. So apa lagi? What do you think of kalau katalah kepakaran you kata you nak something yang non-surgical, maybe lah something like that. If you are given an option to tell your juniors ataupun dekat sekolah-sekolah smart kajang tu, dipanggil pula kata, ni kita punya head boy inspired, sekarang nak jadi doktor. Would you rather or would you rather not tell them do medicine? Ni soalan best yang aku nak tanya ni. Bagus, so what do you think? Soalan ni kalau lah saya boleh cakap, kalau kau memang betul-betul nak, dia tak mesti kena pandai. Serius saya kata. I totally agree. I agree. Tak perlu pandai, perlu minat je. Yes. Kalau kau betul minat, kau betul-betul boleh bawa, boleh kena maki, boleh semua benda. Kena maki tu. Tahan maki tu Tapi penting. kadang-kadang saya bukanlah nak kata apa. Kita ni kadang-kadang dengar cerita pada orang tu tambah garam. Bila kita jumpa orang tu betul-betul, tak ada lah maki sangat pun. The way Engkau dia punya taste. Dia exaggerate. dia Dia kata kau taste. Kau taste dia. Baiklah. Kau tak pergi lagi posting pics.
Kau salah pegang maybe. Salah pegang. Kau rasakan. Masa tu baru kau rasa macam hantu betul lah budak-budak ni cakap dulu. I mean those are reality. I agree lah. You don't need to be extra clever. Betul lah. But you need that lah. Tapi kena lah pandai juga sikit. Tak boleh lah. Tapi tak boleh je. Minat. Ada je yang minat jadi doktor, tapi kesudahannya jadi doktor ayam ada juga. Sebabnya kau tak ada knowledge juga at the end kan. So you itu yang gambar itu dekat junior-junior lah. Betul. Yang penting minat, resilient lah. Resilient lah, betul. Semua tu resilient. Dia kena ada stamina in kau punya knowledge, kau punya physical mental. Kau kena ada stamina. Kalau kau tak ada stamina, kau sakit lah, because you will be tortured mentally and physically, penat. You akan tak ada rasa the so called orang kata tadi life balance tu tadi. Your mental will be exhausted and you started to think out of the box. You started to lari, you started to avoid, you started to run in social media. Benda-benda macam tu is so very common nowadays. Kita cakap pasal the budaya tu dekat dalam social media, thread semua kan kita nampak. So itulah antaranya kan. Kalau your junior kata, tapi Abang Zul tak ada life lah doktor ni, taklah kaya, tengok kerja manjang, I nak kerja-kerja yang boleh dapat duit banyak. Macam ni you respond? Kaya doktor ni tapi lambat lah. Aku tengok cantik. Tak ada, saya nak kata doktor ada je duit. Kalau tak ada duit, tipulah tak ada duit. Dia kalau kerja government, insyaAllah cukup. Cukup je. Cuma kau punya niat tu lah. Kalau kau memang nak pakai Lambo pada umur 30, tak ada bukan medik lah. Forex lah Forex tu. Macam nak kena go ke. Betul lah. No, I mean benda tu dia akan diajar. I don't know about your medical school kat UPM, tapi when we were in UKM, kita ada diajar tentang professional personal development, termasuk macam something about ajar tu kan. Dan termasuk juga dengan sometimes financial punya literature of a doctor. Tak ada lagi lah. Literacy. Tak tahulah soon ke apa. It should be, sebab sometimes doktor ni bila dia dah macam first time kan kau dapat gaji, I think doctors UD ni kan, sekarang dah U kan. Dia punya scale gaji adalah antara yang terawal yang paling cepat naik dan paling cepat tinggi naik dia. So sometimes it's a culture shock for people yang memang selama ni duit belanja dapat daripada mak bapak je, atau beasiswa pun dapat terus masuk beli handphone. Itu je kerja kau kan. Tak pun beli iPad. Kan beli iPad lah, baguslah sikit kan. So bila ada duit memang ends up beli kereta, nak beli rumah dan sebagainya. Lalas komitmen kau berjela-jela kan. So by the time you dapat jadi MO, gaji kenaikan taklah besar sangat. And you need to be an specialist yang boleh pergi sana sini untuk earn money, macam our previous guest. Dia pergi sana sini, you do more, you get more. You do less, you are getting whatever yang ada je lah. So kita kena be prepared lah. Nak cakap dengan our juniors, dengan our youngsters yang konon-konon nak berminat nak cakap medical ni pun, kita kena bagi tahu there's a lot of challenges, not only on the knowledge, patient, financial, relationship, kahwin dengan orang bukan doktor tak faham. Oh, this is very important. Tu macam Yelah, bukan medical Bukan medical. Tapi benda tu susah untuk kita fahamkan dia. Which is kadang-kadang mindset saya pun, it's okay lah kalau dia tak faham. Apalah, bunga bukan sekuntum Bunga bukan sekuntum, kumbang pun bukan seekor. Sebab kita nak paksa dia tak boleh. Betul. Benda kita memang kita tak boleh garanti yang kita akan ada kat rumah pukul 8. Committed kau Head boy. Committed bagus Tak, ini yang kita nak. Future doctor, potential pakar-pakar kat Malaysia ni. No, you nak tahu whether you are going to be a good doctor ke tak, you tengok masa the final year. Betul. Because kalau the passion yang you share tu adalah something yang the weightage is good untuk masuk dalam housemanship, you will insyaAllah one day will be a good doctor. At least safe doctor. That is what always kita chanting kan. Be safe. Kita tak cakap be hero. Kalau patient tu kau CPR mati, it's not your fault. Because you have done whatever is exhausted. Tapi you do safe. Kau buat betul-betul, BLS punya teknik semua betul. Tapi patient still ajal maut di tangan Tuhan kan. So at the end of the day, asalkan kau boleh jadi a good doctor as a safe doctor, safe. Itu je yang penting. So I think this is a shout out to medical student. Betul. Jangan sibuk nak jadi valedictorian. Jangan sibuk nak jadi the best student, penerima pingat segala bagai. But at the end of the day, you are not a safe doctor because you are too knowledge oriented. Kita nak you are safe oriented, jadi doktor yang boleh bagi advice kepada patient. Tapi saya rasa mungkin kena tambah. Kadang-kadang kita ada kawan-kawan yang high achiever. Kadang-kadang diorang ni terlampau letak high expectation, which is
Diorang stres sangat. Kadang-kadang kita yang, aku bos study sikit ni, kau supah dah power dah. Apa benda yang kau koyak lagi ni? Dia rasa tak cukup. Dia rasa tak cukup betul. Kadang kita pun kau dah okey lah. Kadang orang-orang macam ni pun dia stres tengok engkau tidur tapi perform. Dia marah lah. Mamat dia dah tak tidur, tak stay up dengan aku, tapi dapat aku dapat betul pula. Riak juga. Saya punya tidur tu lagi banyak kot. Betul lah tu. Tapi betul, I mean kita Tak, pun semua orang ada cara belajar masing-masing. Betul tak? You don't know orang yang tidur ni bila waktu belajar dia. Memang dia tidur memang panjang. Waktu tidur dia memang panjang waktu siang, tapi malam dia bangun. Kita tahu. Something like that lah. Tapi betul, I agree with you yang high achiever ni sometimes tak semua benda cukup. Because aku faham macam ada setengah orang bila masuk med school, dia nak perform. Dia memang target nak dapat that gold medal, nak dapat distinction, nak dapat anugerah diraja. And then ada setengah masuk nak survive. Tapi taklah kata when you become gold medal, you kat houseman you boleh survive. Because academic world dengan housemanship world is different. Housemanship world is surviving punya phase. Academic is studying and then you verbalize apa yang you boleh belajar. Betul. Tapi taklah kita nak menidakkan, jangan kejar benda tu. You can chase whatever you want. Betul. Tapi jangan sampai you punya mental health jeopardize. Betul. Terlalu sangat macam tu sampai koyak lah macam Zul cakap tadi. Sampai koyak member. Sebab kadang ada macam dia datang dari family yang balik rumah tak kisah kau bagus macam mana, yang penting that actually ada family macam tu. That was my family. Kau family lah bagus sport apa pun, kau head boy ke apa, tapi result tak bagus. Tak. Ada family macam tu. Memang you will be stressed like I said lah. Tapi bila medical ni kita explain tau. Kita explain, cakap dengan dia, it doesn't matter A ke B ke. Kalau you pass, you tetap akan jadi doktor. Sometimes you need to explain this to the families. Sebab juga, itu sebabnya juga tak ada ABC betul tak? Betul. Ada pass fail je. Dia pass fail je. Kan? Tapi end of the year baru you dah tahu you best student ke tak. Masa exam kita nak nampak je ujian kita yang per semester kita nampak A, B, kan? ABC ni, tapi nampak kita nampak je A minus, B minus, dan kita takkan, cuma kita tak nampak pointer sebab kita memang tak pernah ada pointer. So kita nampak ABC kita pass lah. You nampak you F tu fail lah. Tapi fail you reset paper. Tapi towards the end bila you announce nama yang kau tak sempat join tu, dia announce sebab kau punya pensyarah lah. Pensyarah kau koyak, teman dia koyak kat dalam bilik tu, aku beli apa, aku pergi juga Dewan. Announce nama dia tak sebut. Dr. Muhammad Nur Akmal Muhammad Reza A104494 lulus. Itu je. Dia tak cakap lulus dengan pointer 3.8. Tak ada, dia tak sebut. Tapi kalau you best student dia sebut. Dia sebut lah kan, top 10 kan. Yes, top 10 sebut. Top 10 sebut. You aim top 10 ke? No. Janganlah. Tak tahulah. Top 3 lah. Lagi tinggi. Kalau ada rezeki ada lah. Okay, InsyaAllah. Buat yang terbaik. Alhamdulillah. So setakat you dah hantar final year ni, if you want to ask yourself back dekat sebelum you masuk medik, will you do this again, med school? Main menyesal ke tak menyesal? Honestly lah. Betul. Maksudnya kalau dah masuk Osman, tak, main you dah final year ni. Kalau you jumpa balik diri you waktu you nak masuk medik, you akan cakap dengan diri you, Zul, tak payahlah ambil. Baik kau jadi YouTuber macam kita. Boleh jadi. Tapi kita doktor. Aduh, lemah. Boleh jadilah. Sebab tak expect lah macam tu. And bila fikir balik, macam ni hidup dia. Kalau saya dulu fikir nak mudah je. Jadi cikgu, habis ada kerja, cuti sekolah pun cuti. Tak ada masalah. Yalah, simple lah kan. Itu tak baik cakap dia simple. Kesian. Simple. Marah cikgu. Lebih senang. Maksudnya dia ada dia punya fractionated time kerja waktu ni sampai ni. Lepas tu kalau kau terlibat dengan benda-benda akademik, kau adalah buat kerja sikit, tapi cuti sekolah kira boleh lah book flight tu bila nak cuti. Yelah, work life balance lah. Work life balance lah. So saya fikir dulu macam tu je lah. Sebab mungkin saya punya cita rasa tak adalah nak pakai kereta besar, tak ada nak pakai rumah besar. So saya hanya fikir ada kerja, boleh makan dah. Bagus ke tu. Expectation tu penting. Sebab a lot of people maybe ada rasa macam dia nak jadi doktor sebab dia tahu high pay. Lepas tu dia rasa macam sebab dia nak pakai kereta yang over average sikit. Lepas tu dia nak duduk rumah yang besar. I mean some people will have this kind of thought. Bukan doktor je lah, tapi doctors lah mainly sebab dia tahu high paying job kan. So that's why kadang-kadang tak terkena dengan expectation itu, dia jadi shock and eventually drop out lah ataupun koyak jugalah kan. Sebab banyak je kawan-kawan saya yang sekarang ni buat side income. Apa dia? Contoh macam tak ada. Buat cheese coat. Ada kawan saya buat cheese coat tu kuih
cheese biskut. yang Kau ni cheese coat pun tak tahu. Makanan-makanan diabetes. Aku dia Yang kita aku pun tak makan. Aku pun tak makan tapi itulah dia. Aku ingat coding je. Cheese coding pula. Punya biskut. Yelah, buat benda-benda macam jual-jual. Apa orang kata apa? Home base. Affiliates. Tak juga, home base business HBB. Dia kiranya macam dia boleh pandai baking ke apa, dia jual lah kat campus, jual kat lecturer. Saya ingat itu. Tak pun buat. Mana yang ada kereta buat Grab. Oh, serius lah. Ada pula masa orang suruh pergi tengok patient, kau pergi tengok Grab pula. Alamak. Tapi tambah untuk tambah income. Macam weekend ke. Macam tu lah. Sebab kami di zaman yang GPA dah tak banyak. Oh ya, betul. Betul. Zaman korang banyak pinjaman. Banyak pinjaman yang boleh ubah. So mana yang tak dapat tu, itulah dia. Betul lah. And kita pun tahu medical studies ni dia punya yuran dia antara one of the highest one kan. Berapa, yang macam Zul? mahal. Berapa korang punya bayar bulan-bulan? Kalau- bulan-bulan pula per semester. Kami satu semester dalam 1,000 lebih. Bawah dalam 1,200 lah. 1,200. Kenapa Itu dulu tak kita termasuk dah dekat yuran 2,000 lah college. dulu? Kita dulu dekat Kira 2,000. murah ke tu? Kalau masuk yuran college sekali, penginapan dalam 1,800 lah. Kita dulu dalam 1,19. Ni subsidized lah kan? Subsidized. Lebih kurang lah. Kita dulu pun dalam You ada 19. private candidate? Private candidate means ada saluran T20. Ada. Tapi tak ramai lah. Yang tu berapa dia orang bayar? Full lah. Satu sem 30,000 tak Oh, cakap. 30k Yelah, harga medical studies around there, satu sem. So kali 2 60, kali 5 300,000 lah. Around there lah. JPA pun cover kita punya student kat luar pun around 250 to 700,000 based on countries. Kalau yang pergi island tu 1.5 million dah kita bazirkan kat dia orang. Balik-balik jadi YouTuber. Itulah dia. Marah dia. Tapi zaman kami Gen Z, maybe Gen Z kan. Gen Z. Kami tak ada dah yang menghala ke overseas. Tak ada, memang dah tak ada. JPA dah tutup. Itulah tu. Sebab kita nak memang mengkayakan our local talent supaya memang kita hasilkan as many as possible, termasuk dengan private college. Kita dah jarang lah ambil daripada universiti, especially bila kita you will tend to know bila you masuk dalam you punya zaman housemanship, you'll get to see people comparing your guys dengan orang-orang lain. Contohnya UPM versus UKM. UPM okey lagi versus Russia versus India. You will see this. So that's why I rasa because of that kerajaan pun ambil langkah, kita nak hantar luar mahal, why not kita spend more on the government punya ni. Kerajaan aware lah. Kerajaan aware. But the input that I got from somebody yang jaga houseman, dia kata dia orang dah tak tengok dah beza universiti because tak banyak beza. Betul. Dia tengok memang back to attitude. Attitude tu memang sangat glaring lah, yang mana yang nak cuti manjang. Sebab ada je yang daripada dalam negara ni pun kerek jugalah kiranya I mean attitude problem lah, I would say. Attitude challenge lah, I would say. Alright, so I think kita okay. What do you think? Timing macam ni producer? About time kan? Okay. Senyum-senyum dia takut kita kena refund pula Alright. Janji tepat Sebanyak sejam kita sembang dengan Zul to get his perspective from medical student point of view. Betul. This is our first episode bersama medical student. Mungkin soalan kita tak kena apa yang you guys nak, tapi kalau you guys ada some feedback, itu yang kita nak dapat lah. So sebab you all kena faham, kita tak nak buat cerita medical yang niche. Kita tak nak cerita pasal life houseman tu kerja apa, semua orang tahu. That one you dah nampak. Makno pun dah cerita banyak kali dah dalam dia punya TikTok. Tak payah cerita. I mean they see us from the point of view of MLT. Dia nampak kita ni pun macam tu juga. So we don't want to tell that. Kita nak cerita benda-benda yang point of view of the real person. So kita bawakan pakar sebelum ni, and then maybe lepas ni kita dapat rezeki, kita nak cari orang yang currently maybe in the study of postgraduate ke kan. Lepas tu ni kita ada soon to be houseman. Maybe one day kita nak panggil mana-mana houseman yang memang ada free time ke, kita boleh dapatkan dia off day, kita panggilkan dia. We wanted to get the feedback. Ni baru expectation. Yang itu dah duduk. Apa dia punya pandangan pula? Cuma pendapat aku, Zul ni antara medical student yang bagus lah. Tak, in a way that mindset dia memang macam kita yang nak serve government ni. Betul. Tapi aku suka nak cari medical student yang lain sikit. Yang rebel lah. Yang rebel, sikit. yang kau boleh cadangkan lah, tapi yang dia ada pendapat yang kata we should change housemanship in different system. Mungkin dia dah nampak dah lah, gone are the days maki-maki ni. Betul. Ataupun mungkin dia kata macam why selektif sangat, bawa je lah pergi buat housemanship kat private. Mana tahu nak bawa benda-benda all this fundamental and very orang kata apa. So kalau you guys want of radical. it, reach out to us. Kita nak juga tengok pendapat korang. Betul. Sebab it's interesting to see apa yang new generation nak dari segi practice. Because I think as a local student kat uni, kita memang dah tahu dah that's the system. Kita terima je.
Sebab itu memang kita punya apa mindset lah. Dululah. Our mindset dulu masa tu. Hadap je lah. Dan memang kena maki lah. Dan memang houseman 2 tahun lah. Kan. Tapi mungkin the new idea, new mindset nak something different. Mungkin housemanship ni tak payah sikit tu jadi pakar. Betul. Mana tahu. Sebab benda-benda macam ni Bajat, aku rasa dia boleh jadi a telltale to the government juga, to the managing people in the ministry. Sebab kalau tak ada all this feedback daripada ground, sebab all this while kita nampak yang elok-elok je kan. Maybe they don't have any idea how to change, ataupun maybe dia ada idea to change tapi dia takut nak implement that change because probably it's going to be very radical. Tapi you can see daripada zaman kita posting 1 tahun kepada 2 tahun, there's a need to do that. Lepas tu daripada 2 tahun tu, daripada fix 6 posting sekarang dah ada 9 posting psychiatry lah boleh buat, posting community medicine boleh buat, emergency dengan FMS boleh buat sebagai posting dalam logbook. Maksudnya dah ada pilihan. And you can choose to go where, in the way that dia bagi some sort of flexibility kepada our houseman to ensure that dia dapat the best experience, and dia boleh dapat the best exposure untuk jadi apa in future. So aku rasa government is listening. It's just that kadang-kadang diorang pun tak tahu what is happening dekat ground zero, and what was reported to them are all yang KPI yang sentiasa dicapai tu je. Sometimes dia tak tahu how struggle we were to make sure that KPI is achieved. So that's why I rasa this podcast is very important, and point of view macam daripada Zul ni and maybe daripada future guest kita ni is very important, sebab kita nak tahu whether sebenarnya medical education kita ni bagus ke tak sebenarnya. Talking about medical education ni something yang sensitive tau. Okay, you know why? My wife dia memang buat masters in medical education. And then waktu tu I realise tak semua kita punya lecturer ada medical education punya training. So in other words, cikgu-cikgu kita ni, how do they teach us is based on apa yang dia rasa betul. Tapi do they go through the best way of teaching medical school? In the Western country, they have really structured way tau. Lecturer ni you kena tahu, dia macam cikgu. Nak jadi lecturer medik ni kena go through cikgu punya scheme juga. Kena ada macam short course ke ataupun refresh course off. Sebab you nak ajar student tau. Dia bukan macam apa yang aku dah belajar dulu, kau boleh belajar macam tu. Because yelah, you tahu student ada konsep dia belajar macam ni, ada yang macam ni. Benda tu dia kena tahu. Betul. Pedagogi dia. Ya kan. Adakah lecturer kita ada benda tu? It's a big question mark. Betul. Adakah kita punya faculty moving towards that? Big question mark juga. Betul. Or how we entice the newer generation to do medical education instead. Sebab mungkin kita nampak benda ni tak penting now. Because you nampak semua pun jadi doktor dengan pakar. But when we have been into the pakar, kita tahu tak senang nak ajar budak weh. Kau nak make sure orang pandai and jadi safe macam you were, it's not easy. And kalau dia buat benda salah, dosanya sampai ke kau juga ya. I mean that's what I'm trying to say. The responsibility is very huge in a way that if you don't teach properly, jadi sampah lah orang itu, maka actually yang sampah bukan orang tu. The one who teach that person, that one yang sebenarnya sampah sebenar. A good example macam kita ambil Zul punya perspektif kan. Lecturer suruh dia belajar pada patient. Tapi there's a way to say that. Supaya student nampak, oh I kena belajar pada patient sebab ni akan dapat. Tapi kita tak pernah go through the process we are telling the student. Kita cakap you kena belajar pada patient. Tapi sebenarnya the way you should say to the student lain. Betul, ada cara dia. The art of teaching lah. Supaya student dia nampak, oh my textbook is patient. Yes. Itu yang kita lacking aku rasa. Itu kita lacking. Itu cabaran sebenar lah in the faculty of medicine. Mungkin mana tahu tiba-tiba dia buat FMS, lepas tu dia nak buat medical education, why not? Kan? Something that you can venture. Kau kan suka mengajar. Aku tengok kau main lagi tadi dia macam ni tadi. Cuma aku nak tanya, G Drive UPM. Dah agak share sikit. Apa itu sebenarnya? Sejak bila dah ada sebenarnya Google Drive ni? Sejak bila dah ada? Honestly saya tak pernah dapat. Oh, kau kena psycho. Kau ni orang yang memang dekat line lah. Tak, maksudnya G Drive, maksudnya ada setakat note senior tu ada lah. Maksudnya compilation daripada dulu. Standard lah ada. Daripada dulu ni kau rasa sejak bila? Tak tahu. Lama lah. Ancient history Kau ingat dulu kita start masuk exam kan, kita kena ingat satu soalan. Keluar kita kena tulis kan. Lepas tu kumpul kan. Kita jadikan bank lah. Bank question. Ada juga. Sama lah tu. Sama lah. So tapi cuma dulu kita jadikan benda tu dalam bentuk fizikal. Kita tulis semula. So jadi macam fizikal lah benda tu. Kami yang karakter lecturer tu? Karakter lecturer tu saya tak tahu. Tapi kami verbally je lah. Maksudnya tak adalah sampai G Drive tu. Maksudnya kita, ataupun kau tak ada access kat yang folder tu. Maybe saya tak ada access tu. Kau bukan geng-geng yang kiasu lah.
Sebab kita semua tahu dah, okay, lecturer macam ni kena macam ni. Masing-masing lah. Itu kita tahu lah. Actually we have that. Cuma dulu kita telltale je lah. Macam apa hearsay. Kalau Prof Khalid macam ni. Kalau Prof macam ni. Kita ada juga dulu. Ada. Tapi cuma cakap-cakap je lah. Kalau kau dapat Prof Nafisa, habislah kau. Mesti kau lulus. Dia memang garang. Tapi dia lulus. Macam tu. Macam tu. Yang korang-korang ni selalunya lulus. Kami tak ada pula jumpa di drive tu. Tak tahu lah. Oi, maknanya kau tak tahu? Tak tahu. So the moment kita dengar tu, macam mana tu Mampus kau Wafi. Habislah kau Wafi. Wafi. Tak tahu Wafi. Aku nak kau datang sini balik. Kau cerita balik. Mana kau dengar? Student mana yang kau pergi tak ambil tu? Ini MPP tau. Main aku bagi tahu PMF. Okay, that's good. I mean, good to know that actually adalah juga benda-benda macam tu. I think sebab apa tahu? Sebab bila kita post about that thing, a lot of other students from different dia kata, asal tak share? Share lah dekat unit lain. Itulah pentingnya baik dengan senior. Nampak? So, dengar tu. Baik dengan senior. Suruh benda simple kan. Contoh kita kan kalau kami final year dengan third year, kadang-kadang akan macam posting sama. So kenalah ada tolerate. Kau dah macam senior houseman, bunyi junior houseman tau. Kan. Maksudnya janganlah ni sangat. Kalau passion tu jangan. Kadang-kadang passion tu diorang spend masa sampai sejam 2 jam. And kami datang pula mesti ada dah tak nak dah, ada reject lah kami. Tak kisahlah. Okay, benda tu maybe a learning process kan. Kadang-kadang benda-benda lain lah yang macam as simple as tegur sini. Ada makna lah kami ada buat hubungan. Maksudnya kami ada buat program lah. Bukanlah program. Macam kami ada buddy day lah. Kita pada dulu. Kita kena baikkan ayam basi tu kita masak ayam basi ingat tak? Ayam. Tak, kita punya buddy day kita buat masak ayam Masak lah buat yang barbecue, buat pertandingan tu semua tu. Kita memang saya nampak lah buddy day tu bagus sebab nak baikkan. Nak merapatkan jurang lah. Rapatkan jurang. Which is bila kau dah naik clinical years, kau punya cikgu kadang-kadang senior juga. Betul. Tapi itulah kadang-kadang adalah badi yang tak guna. Aku dulu waktu third year, aku punya senior atas, bukan badi aku, senior atas Wan Acap. Kita main rapat lah. So waktu third year memang aku lost. Dia bawa masuk bilik, crash course macam mana nak clinical years. Crash course tau, 2 jam. And I was like, wow, ini penting senior. Itu kalau dapat senior yang baik, yang rasa macam nak tengok kita ni ada potential, dia ajak kita buat. Tapi itulah at the end of the day, you need to be visible. Sebab kalau you jenis yang memang senyap, tak ada apa-apa, senior pun tak tahu nak tolong apa kat you. Betul. So you katalah macam kumbang. Assalamualaikum kumbang kumbang. Boleh tak ni. Kadang-kadang dia pun sebenarnya medical student ni dia punya sifat sama je. Dia ego, tapi at the same time dia ego juga nak tunjukkan dia pandai. So kalau you tickle dia cakap macam bang, boleh tak tunjuk sikit macam mana sebenarnya kalau nak buat ni. Dia akan rasa macam ini pun kau tak tahu. Macam ni. Dia mula-mula memang start. Benda itu pun tak tahu dah 3 tahun. Patutlah fail. Tapi nanti dia akan bagi. That's how aku rasa medical student punya kan. Don't you think this is actually what happened in housemanship? Senior houseman, junior houseman. Senior final year, junior third year. Perangai sama je semua. Itulah, tak berubah. Tak berubah So maknanya benda tu dah ada dekat medical school lagi. Macam mana you nak berubah dekat houseman? So dah ada macam level apa orang kata elemen macam bullying kind of lah. Bukan bullying, dia macam aku ni senior. Respect sikit. Entitlement. The way you approach lah sebenarnya. Kalau ke third year, kadang saya baru adalah bila saya masuk final year ni, sebenarnya kami nak mengajar. The moment dia tanya je, kita memang willingly nak mengajar. Sebab kami faham waktu third year kita bodoh. Memang kita lost. Third year memang zaman dia. So memang kalau adalah tiba-tiba final year ajar, memang bersyukur. So kami okey je nak ajar. Macam tu. Cuma tapi kena minta izin lah abang. Tak adalah minta izin. Tak adalah macam tu. As long as contoh kalau kita rounds kan, kadang kami final year tolak troli, ambil file, HT. Kau dah nampak? Yes. Buatlah benda sama. Dengar tu. Dengar tu. Dengar tu. Kau jalan-jalan macam raja kat belakang. Memang taklah dapat dia. Mentang-mentang kau banyak follower. As simple as buka pintu buat. Benda simple je. It's a simple gesture but a big impact. Macam kita lah, small dose. But just big enough to make an impact. Benda ni aku nak dengar. Baru dia nak luah. Last lah baru nak luah. Producer dah kata dah cepat sikit. Benda ni aku nak dengar. So maksudnya as a final year ada expectation daripada junior. Betul. You want something. Waktu you third year, you tahu tak benda tu? Tak tahu. So you kena beritahu lah. So as a final year you kau cakap lah, korang ni ikut apa kata korang
tolong. Nampak houseman tengah struggle-struggle macam tu, korang tolong dia bukakan file. Patient patient katil depan tu dah tak ready. Buat orientasi. Buat korang pre-houseman kan. Korang kata itu patient sebelah kejap lagi round kan, katil. Katil satu dah round, katil dua round. Korang buka cepat-cepat katil. Buka itu tu benda tu make a big difference. Korang bukakan ni. Lepas tu ni mana dia punya chatting mana chatting. Tunjuk chatting kat situ. Tak pun korang pegangkan. Ni IO chat. Korang pun tunjuk kat situ walaupun jadi prompter je. Buat. Tak kisahlah. Okay, aku ada buddy jugalah. Tapi tak semua buddy membantu. Ada buddy yang tak ada buddy yang power yang really nak membantu. Ada buddy aku dulu susah, kau pun ada susah juga. Dia ikut rezeki buddy masing-masing. Contohlah macam buddy aku kan. Akhirnya ke tahun aku juga. Jadi aku dah terputus buddy sebab sama tahun dah. Macam tu kan. Jadi aku dah tak ada buddy dah. Itu susah ni kau. Aduh. Tapi menarik lah. This is a good point, Zul. Maksudnya waktu kau third year pun kau tak tahu. And now kau final year, you expect that mungkin the third year need to be brief. So kami kena pesan lah nanti. Korang kena buat macam ni. Sebab korang final year. Bila korang final year, the most senior one lah. So korang yang sebenarnya kena cakap dengan third year, this is what is expected from you all. Jangan ingat semua benda boleh spoon fed kan. So macam kalau nak belajar, kena ada effort. As sekecil effort bukakan pintu bila the rounds nak berjalan, trolley. Aku rasa benda ni kena diberitahu sebab some people dia memang tak ada the empathy portion. Betul. The EQ is not high. So IQ dah tinggi doesn't mean that you punya EQ is the quality is there. So you kena nurture. Supaya these people bila dia jadi houseman pun dia pun akan expect people will help dia. Macam tu lah. So menarik lah. Kan? I'm looking forward for feedback lah yang mana-mana junior medical student tu. Ini tak suruh PPK tolak troli. Memang PPK pun tak bagi kau makan. Padan muka. Tapi betul lah. The responsibility always higher dekat final year, betul tak? Junior kena assist lah. Betul. That's how you learn. And then that's how you get the notes from them. Tapi kadang saya rasa saya dapat tolak troli pun saya ada bangga. Macamnya kita function lah. Yelah, kita betul, part betul. of team. Function. LLB lah. LLB betul lah. apa? Looks like busy lah. Tolong hantar lansir simple. Benda simple. Betul. Actually that's a gesture. Betul. Nak datang buat check. Takkan kau nak bangun je. You try lah tolong. It's a respect to the patient juga. At the same time it's a respect to the team. Betul. Doktor nampak yang kau sebenarnya ada function. Tahu. Maksudnya dia tahu. Asal nak buat PE je kena tutup langsir. Tahulah. Ini tak semua nak buat PR kau buka. Zap. Tak boleh lah. Ke asal minta volunteer je kau tutup langsir lagi. Takut lagi. duduk kat belakang. Okay. That was that's a insight. interesting. That's interesting. Okay. I think we are at our end. We have reached to our juncture. So aku rasa it's not macam tak cukup sebenarnya. Macam tak cukup sebab berhujung-hujung baru nak panas. Sebab dia lambat panas. Aku dah pesan tadi, jangan jadi rigid sangat macam profesor dia. Jangan rigid sangat macam lecturer dia tu. Lecturer dia tu rigid, hujung-hujung baru kata, macam ni lah aku nak. Aku tak cakap. Aku angin je dengar. Tapi tak apa. Maybe for the next session, kalau kita ada masa nak invite Zul lagi. Why not? Waktu dia houseman ke? Perhaps. Lepas dia ke? Kalau tak jauh lah. Ataupun lepas dia habis exam nanti, sementara tu dia jadi Grab driver, kita panggil juga. Kan, kata macam mana, rasa-rasa boleh buat ke houseman ataupun sebenarnya rasa nak buat kerja lain je. Ada. Because dia tunggu lama sangat. Lepas tu dia buat kerja-kerja lain, dah dapat gaji. Why should I wait for houseman? Kerja macam nak mati, gaji sekarang lebih kurang sama. Why not? Why should? Lalas tak buat pun houseman. Sini dah masuk houseman belum ke? Your batch sekarang, my batch belum. Yang dah grad tu. Belum. Yelah, sebab bulan 10 selalu berapa lama? 3 bulan je tu lah. 3 Sebab sekarang ni just tunggu transkrip je. 3 laju lah. Sebab sebenarnya local university quite cepat sebenarnya. Quite cepat. Yang lambat dulu ialah macam yang overseas lah. Okay, so I think we wrap up sikit. Okay, so Zul, sebelum kita akhir session kita, mungkin Zul boleh bagi your last word dari segi nasihat ke apa yang you punya, apa last word for our audience. Ataupun maybe your wish, you nak suruh audience doakan you ke? This is the platform. Why not? Special tau, tak ada orang boleh doakan you ni. Audience nak doakan you. Ataupun you nak mewakili Persatuan Perubatan UPN. So ingin mengucapkan selamat hari raya. Aduh. Apa yang cakap? Saya pertama kali terima kasih kena jemput. Okay. Ya Allah, dah kembali kepada mood PMF dia. Tapi saya mengharapkan semua yang join medical school ni layan je. I mean, kau dah di path yang semua orang nak. Di jalan yang semua orang nak. Tapi kalau korang terkeluar, bukan bermaksud korang tak bagus. Betul, I agree. Ini benda yang kita klise lah, benda ni. Tapi memang kena betul-betul tahu yang minat korang kat mana. Sebab
benda ni nak pakai lama. Betul. So lepas tu kemudian kau boleh doakan best saya yang final year tahun ni, insyaAllah. InsyaAllah. Sampailah ke pro exam dan pass lah pro exam, insyaAllah. Amin. Dan apa lah, Undilah saya. mana-mana yang junior tu approach je abang-abang ni. Nampak tu. Especially lelaki lah ke macam mana? Janganlah. Kau janganlah. Kau baik. Marah producer kita yang Fitri tu. Dia okey je nak ajar. Nampak tak? So korang nampak muka sini ni berkerut-kerut tu bukan sebab dia marah kat korang. Diorang pun stres. Jadi korang bagi masa and korang tolong diorang cakap, bang ada benda-benda nak tolong tak? Kalau tidak nanti boleh tak kita ada session nak buat macam teaching ke? Abang ada kes-kes yang best tak nak bincang kita orang? Thyroid ke? Papillary versus carcinoma ke apa ke? You initiate. Kadang-kadang diorang ni pun tak ada benda nak buat. Bukannya terror sangat pun. Tapi it's a time for them to revise. Sebab korang baru keluar daripada pre-clinical. Yang diorang ni dah lama tinggalkan pre-clinical. That's the time korang boleh battle of the knowledge lah. Bonding dan summation knowledge. Bonding tu sikit-sikit lah. Sebab takut terlebih bond. Bonding antara junior dan senior. Oh ya, okay. Buddy. Betul. Okay. Do you have a last word? My last word okay. To the listeners yang mana memang tengah buat medical students tu, all the best as well. And for the listeners, Happy New Year 2026. Tunggukan kita orang dengan new, maybe orang kata fresher aura, fresher kind of environment and people. Probably kita akan buat benda ni for a long time, insyaAllah. And thanks to our sponsor to TSL. Thank you. So we are reaching our end of 2025. So TSL punya plan, hopefully by next year kita nak official kita punya online store. That's good. Sebab ramai yang tanya Yep. So boleh beli kat situ. And kita also nak letak baju nurse kat situ. And kita nak tambah tumbler. Dah ada merch. Ada tumbler, ada merch. So nanti kita letak tumbler kat sini. Just nak tengok. Itu aku nak dengar tu. Lepas ni aku dah so free you can buy it. Producer pun kata tengok tumbler dia biru tu dah cantik dah. Nampak tumbler. Boleh. Tak cantik ni. Tak cantik tu. Nanti kita buat yang baru. Okay, and then sebagai penutup untuk 2025, I hope you guys achieve what you have been planning early years on. Cumanya kalau tak achieve, macam biasalah, bawa ke tahun depan. There's nothing wrong. You tak capai bukan bermaksud you fail for the year. You boleh buat lagi. Kan? It's just apa kata kejayaan kita tangguh lah. Kan? And for medical student yang mendengar, kita tahu audience kita ramai medical student. Betul. And potential medical student pun ada. Maknanya SPM livers semua SPM kan. livers So kalau you guys nampak ada input yang menarik, yang kita sangat-sangat appreciate, bagi feedback. Memang kita bawa medical student untuk share dia punya perspektif. Because kita punya zaman 20 years ago. Betul. Lama dah. Dah tak tua. sangka 20 years Kau rambut pun dah putih. Aduh. Dah tua lah. So 20 years ago. That's really long. Memang too many changes lah. Ke 20 years? Yelah 20 years lah. 2005. Yalah. 2005 kita masuk. Now 2025 dah. Dah masuk 21 years dah. So banyak yang dah berubah. Ini kita tak sempat talk about AI. Betul. Dan maybe the next guest kita boleh talk about AI. Mungkin masa houseman lah. Mungkin kita panggil houseman yang memang menggunakan AI. Bukan, medical student pengguna AI. Medical student, betul. Mungkin kita nak panggil medical student UiTM yang sebenar daripada asasi UiTM lah sebab yang ni dah memang yang murtad punya. But it's interesting to get input daripada UiTM sebabnya konteks Bumi Putra. Oh yes. Ada tak difference? Macam dia ni tak nak masuk UiTM sebab dia takut nak multi-racial. Dia takut macam mungkin terbawa-bawa dengan rasa macam complacent kan. Kau macam tu kan Melayu Aku tak boleh tentang muka macam Cina sikit betul. Cerah sikit daripada kita berdua. Perangai. Tapi yelah, interesting to get their input. Yes. Maybe we can schedule that. Tapi above all, stay safe. This is a long holiday towards the end. So hopefully a new year ni akan memberikan more prosper, more insight kepada kita semua. InsyaAllah doakan juga kita punya negara yang akan pergi ke moving ke pilihan raya umum future. We hope for the better and integrity leader and stuff. So other than that, TSL, kalau ada apa-apa, our tagline will be designed for the grind, style for the shine. And I think that's about it. 1 milligram, stay tuned. Small dose, but just enough for you to think. Bye-bye. So, see you all. Bye.